الله الله. بسم الله. اتلو الفاتحة. فاتحة. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا يخشع، من دعاء لا يسمع ولا يرفع ولا يستجاب له. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على طلب العلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما تبليغ وابتغاء مرضات الله وتوفيقه وقربه وثوابه، نوينا الدلالة على الهدى والعمل بالخير. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا الشهري في كتاب مجموع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وقد توقفنا عند قوله: فصل: وعليك رحمك الله بأداء الصلوات الخمس في أول أوقاتها وأدها على أحسن الوجوه وأتمها من إكمال أركانها وشروطها وتجنب مبطلاتها ومفسداتها وكمل الحضور والخشوع والإخلاص فيها، وأتي بسننها وهيئاتها وآدابها، واحذر من الغفلة والعجب والرياء بها. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil Habib mulakan ucapan beliau dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seterusnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kebangkitan. Dan kemudian meneruskan dengan doa-doa yang beliau selalu baca pada awal majlis, dan beliau menyebut kami akan meneruskan kuliah bulanan kami dengan membaca kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pada tajuk yang berkaitan dengan salat. Tajuk berkaitan dengan salat dan cara menunaikan salat secara yang sempurna dengan khusyuk dan adab-adabnya, dan meninggalkan segala perkara yang ghaflah dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma hatha 'ala as-salah wal ityan bima dhakara li'anna as-salata 'imaduddin faman aqamaha aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Baik. Jadi kenapa pengarang menegaskan kepada kita tentang salat? Kerana salat ini merupakan tiang kepada agama kita. Barang siapa yang menunaikan salat, maka dia seakan-akan menegakkan tiang agama ini, dan siapa yang meninggalkannya maka meruntuhkan tiang tersebut. Wahya binisbati lid-din ka'al-ra'si lil-jasad. Salat ni disbah kepada agama seperti kepala dinisbah kepada tubuh badan. Na'am, wa qad haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min idha'atiha wa shaddada 'ala tarkiha. Nabi SAW sangat menegur dan menasihati supaya jangan meninggalkan salat kerana akibatnya sangat buruk. Faqala baina ar-rajuli wa baina asy-syirki tarku as-salat. Maka Nabi SAW bersabda, di antara seseorang itu dengan syirik ialah hanya meninggalkan salat. Wa fi riwayatin badalan 'an asy-syirki al-kufr baina al-'abdi wa baina al-kufr tarku as-salat. Di antara seorang hamba dan kekufuran hanya meninggalkan salat dalam riwayat yang lain. Wa lihadha qalu man taraka as-salat juhudan faqad irtadda fayuqtal in lam yatub juhudan. Maka siapa yang meninggalkan salat secara juhud, iaitu mengingkari kewajipannya, maka dihukumkan murtad. Alhamdulillah, maka hukuman Islam adalah membunuh. Wa man taraka as-salah kasalan yustatab. Maka siapa yang meninggalkan salat secara malas, maka orang ini akan diminta daripadanya taubat. Kalau mathalan taraka salat adh-dhuhr, kalau dia tinggal sembahyang zuhur, nantadhiru wa naqulu tub ila Allah fasalliha, maka kita akan tunggu dia, kita akan sebut kepada dia taubat kepada Allah, maka tunaikan salat hatta yadkhul waqt al-'asr,
sehingga masuk waktu asar. إذا دخل وقت العصر طالبنا بأن يصلي الظهر والعصر. Kalau masuk waktu asar, maka kita tuntut dua semayang, semayang zuhur dan asar. نعم. فإن لم يتب Kalau dia tak bertaubat juga, maksud tak nak semayang juga, أذن المغرب sehingga azan maghrib, نقول له صلي المغرب والعصر والظهر. kita minta lagi paling akhir sekali, semayanglah zuhur yang tadi tak semayang, asar pun semayang, tadi tak semayang, dan maghrib semayang sekali. فإن لم يتب ولم يصلي المغرب ولا العصر ولا الظهر يأمر القاضي بضرب عنقه كسلا. Kalau dia tak semayang juga tiga-tiga ini, maka qadhi akan memerintah supaya dipenggal kepalanya. Itu hukumannya. إذن فالإنسان تارك الصلاة تارة يتركها جحودا وتارة يتركها كسلا. Jadi bagi orang yang meninggalkan sembahyang, maka ada perincian. Kadang-kadang dia tinggalkan dalam keadaan mengingkari kewajipan salat, kadang-kadang dia meninggalkan dalam keadaan malas. نعم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Jadi perjanjian di antara kami dan mereka, iaitu manusia hamba-hamba ni, ialah tarkus salat, jangan meninggalkan sembahyang. Kalau mula meninggalkan sembahyang, maka faqad kafar, jatuh dalam kekufuran. ولهذا يقول سيدنا عبد الله بن شقيق وهو من سادات التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. Jadi dinukilkan daripada seorang tabi'in bahawasanya daripada bentuk dan amal para sahabat Nabi SAW ni, mereka melihat amal yang paling penting adalah mereka apabila tidak meninggalkan seseorang daripada mereka akan sesuatu amalan yang menyebabkan terjebak dalam kekufuran melainkan salat. نعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Allah firman, ya perintahlah ya ahlaka, itu keluarga engkau, untuk sembahyang dan bersabar atas perkara tersebut. فيجب على الإنسان الاهتمام بشأن الصلاة في نفسه وفي أهله وفي ولده. Iaitu wajib mengambil penting tentang hal yang berkait dengan salat pada dirinya dan keluarganya, anak-anaknya. وكان السابقون إذا أرادوا أن يجلسوا مع أولادهم للطعام يقول ولد انتبه ولا تأكل، هل صليت اليوم الظهر جماعة؟ إذا كان أراد أن يأكل غداء، وإذا رجع بعد صلاة العشاء أراد أن يأكل عشاء يمسك، هل صليت المغرب والعشاء جماعة؟ فإن قال نعم صليت جعله يأكل، وإلا فمنعه من الطعام أدبا حتى يصلي. Antara kebiasaan dalam kehidupan orang-orang saleh yang terdahulu, apabila mereka ni berhimpun untuk makan sama-sama dalam satu rumah, anak-anak mereka datang untuk makan tengah hari, mereka akan tanya dulu, adakah kalian dah semayang zuhur secara berjamaah? Kalau mereka jawab ya, aman makan. Dan kemudian waktu asyak, waktu makan malam, sebelum makan malam tanya dulu, dah semayang isyak jemaah ke belum? Kalau mereka sebut ya, maka diberi makanan kepada mereka. Jadi pentingnya salat dalam keluarga. Nah, qala wala tatruk al-jama'ah wa in kunta maridan aw musafiran. Jangan tinggalkan salat berjamaah walaupun dia dalam keadaan sakit ataupun ada uzur. Fa inna salat al-jama'ah tafdhul ala salat al-munfarid bi 27 darajah. Salat jamaah mendahului ataupun melebihi salat secara bersendirian 70 kali darjah. Wa hiya sunnah muakkada, qala bal hiya fardhu kifayatan ala adh-dhukur al-muqimin al-ghair al-ma'dhurin. Jadi apa hukum salat berjamaah ini? Jadi pada pandangan yang jumhur, iaitu fardu kifayah atas mereka-mereka penduduk tempatan, bukan orang musafir. Jadi atas mereka ini salat jamaah menjadi fardu kifayah. ولهذا لما جاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله إني أعمى ولا أجد أحيانا قائلا يقودني إلى المسجد. Pentingnya sembahyang jamaah dalam satu kisah, iaitu Sayyidina Abdullah bin Maktum ni, bin Ummi Maktum, datang kepada Nabi SAW mengemukakan keuzuran beliau. Wahai Rasulullah, aku ni buta, ya, dan aku tak mampu pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Na'am, faqala hal li 'udhr? Faqala laka 'udhr. Maka Abdullah bin Maktum kata, adakah bagi aku keuzuran untuk tak pergi sembahyang jamaah? Maka Nabi kata, ya, bagi engkau keuzuran, tak perlu. Falamma arada an yaqum wa yakhruj min al-masjid qala ya ibn Umm Maktum hal tasma'u an-nida? Tasma'u al-adhan? Qala na'am. Qala la 'udhra lak. Jadi ketika Abdullah bin Maktum dengar jawapan daripada Nabi yang mengatakan diberi keuzuran, maka beliau bangun untuk keluar daripada masjid. Depan ni tak nak datang dah lah. Tiba-tiba sebelum keluar daripada masjid, Nabi mengangkat suara dan memanggil Abdullah bin Maktum sekali lagi. Wahai Abdullah bin Maktum, adakah engkau mendengar suara azan?
Maka kata beliau, ya aku dengar. Maka tak ada uzur untuk tinggal salat jamaah. شوف هذا شيبه وأعمى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر لك. Jadi tengok Abdullah bin Maktum ni adalah seorang tua, seorang yang tua berumur dan ada uzur, iaitu buta. Itu pun Nabi tak bagi uzur. ولا يجد قائدا أحيانا. Kadang-kadang beliau tak mendapati orang yang membantu beliau untuk ke masjid. وتحصل واحد مننا وياكم شباب ما شاء الله وهو يسمع النداء والمكان عنده قريب وعنده الدراجة وعنده سيارة يعجز يقول. Jadi berbeza dengan keadaan kita yang mana kita ni masih lagi muda, ya ada kekuatan, ada kenderaan untuk pergi solat jemaah tapi saja meninggalkannya. بل الأعجب من هذا. Tapi yang lebih pelik daripada itu, يحتار الإنسان يجي الناس في المسجد يصلي هذا لوحده وهذا لوحده وهذا لوحده ويأتي المتوضئ المتأخر يشوف واحد اثنين ثلاثة يصلون كلهم ما يأتي يعني خلف واحد يصلي جماعة يحرم بالصلاة لوحده. لا إله إلا الله. Baik, yang paling pelik ke situasi yang berlaku sekarang ni berkaitan dengan solat jamaah. Bila kita masuk suatu tempat, kita tengoklah ada orang semayang seorang sana dan seorang di tepi sana, seorang di tepi sini. Jadi ada seorang tu berwuduk dan masuk masjid. Apabila dia masuk masjid, dia mampu saja nak ikut salah seorang daripada 3 orang ni. Tapi dia juga memilih untuk semayang bersendirian tanpa mengikuti salah seorang daripada 3 yang dia dah nampak tadi. نعم وأحيانا يتوضأ الإنسان مع واحد صاحبه أنت تتوضأ هنا والثاني يتوضأ هنا ثم ينتهي وأنت تنتهي تدخلان المسجد تقول له صلي جماعة يقول لك لا صلي جهدك. هذا فوات الخير. Jadi yang menyedihkan juga iaitu dua-dua berwuduk sekali dan dua-dua sama-sama berhenti habis daripada wuduk selesai masuk tempat semayang. Jadi salah seorang tanya yang lain, jom kita semayang jemaah. Tak payah kan? Semayang seorang-seorang. Jadi itu menolak terus semayang jemaah. يتساهل بالثواب عند الله. Jadi keadaan ini menggambarkan dia mempermudahkan urusan semayang jemaah. والصلاة الجماعة ب27 درجة. Padahal solat jemaah itu 27 darjat daripada لو قلت له هذا الذي يقول لك لا قلت له بعطيك 27,000 ريب ولا 27,000 بينزل بيقول لك لا حتى بغيت 10 صلوات جماعة بنصلي معك لأنه عنده الإدراك الحسي هذا الدنيوي أعظم وأفضل من الآخرة من الإدراك المعنوي. Jadi cuba kita bandingkan, kalau 27 pahala tu kita letak duit lah. Yang kita kata, cuba sekarang ni aku nak bagi kepada kau 27 rial ke ataupun 27 apa duit, untuk duit, mesti dia akan terima punya. Bahkan bukan satu solat, dia kata akan solat berkali-kali pun tak apa kalau ada duit macam ni. Sebab apa? Sebab rasa dia terhadap dunia tu lebih daripada rasanya terhadap akhirat. نعم قال واحد ما يحتاج 27,000 ولا اقول له 50 حتى بس ولا 20 ولا 10 بيصلي جماعة ما بيخرج جماعة. Tak perlu pun kita letak 27,000, kita letak 50,000 ke ataupun bawah lagi 20,000 pun memang akan solat secara berjamaah. Subhanallah, هذا إيمان ضعيف. Jadi ini petanda imannya sangat-sangat lemah. Allah ya'idu بالثواب. Allah menjanjikan pahala. والنبي يعد بالثواب فلا يصدق. Nabi menjanjikan pahala juga, tapi dia tak boleh menerima dan lemah lagi untuk menerima. يأتي مخلوق مثله يقول لنا أعطيك 10 رنجت ولا 20 رنجت ولا 100 ولا 200 يفرح يقول مرحبا صلي جماعة. Tapi apabila datang makhluk yang lemah seperti dia, dan offer nak bagi 27,000 ke 27 ringgit ke, dia kata okeylah, boleh sembahyang. نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال فيها الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع المنادي ينادي بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه. Jadi dalam riwayat hadis mengatakan al-jafa kullu jafa, iaitu sangat jauh antara bentuk jauhnya hamba daripada Allah dan bentuk kekufuran, kufur nikmat, bentuk nifaq, iaitu apabila dengar orang yang panggil untuk semayang, iaitu suara azan, dia tidak menyahut dan tidak pergi untuk salat berjamaah. وأما الجمعة فهي فرض عين بالاتفاق إلا على المعذورين. Adapun salat jemaah maka sepakat bahawasanya dia adalah fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. فكل إنسان بالغ عاقل حر يجب عليه حضور الجمعة. Jadi setiap manusia yang sudah baligh dan dia berakal dan merdeka wajib sembahyang Jumaat. وكذلك تزاد الذكورة يكون ذكر. Begitu juga dia lelaki lah, bukan perempuan. أما النساء ما يجب عليهن الجمعة لكن لو أردن حضور الجمعة فلا بأس. Adapun perempuan tak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Cuma kalau mereka solat juga Jumaat, ganti solat Zuhur, tak ada solat Zuhur, sah solat Jumaat mereka, tak ada masalah. فلو حضرت الجمعة وصلت ركعتين خلاص ما عاد يجب عليها تعيد الظهر 4 ركعات فيها الجمعة.
Jadi kalau mereka hadir juga ke masjid untuk sembahyang 2 rakaat Jumaat, maka tak perlu dah mereka ulang solat zuhur. نعم. ويوم الجمعة أفضل الأيام عند الله تعالى. Dan hari Jumaat merupakan hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال العلماء أفضل حتى على يوم عرفة، فيوم الجمعة أفضل من يوم عرفة. Jadi kata ulama, hari Jumaat ni nak kata mulianya lebih mulia daripada hari Arafah. نعم. فإذا اجتمعت عرفة والجمعة فهي كمان الأفضل. Apabila berhimpun dua-dua ini, maka sempurna di atas kesempurnaan. لكن إذا كان عرفة ليس في يوم جمعة ويوم الجمعة، فيوم الجمعة أفضل من يوم عرفة. Tapi kalau berbeza, ada hari Arafah, kita nak bandingkan dengan hari Jumaat, mana lebih afdal banyak pahala? Itu hari Jumaat. نعم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت عليه شمس، وفي رواية خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة. Dalam riwayat hadis, sebaik-baik hari yang terbit matahari atasnya adalah hari Jumaat. نعم. والآن كثير من الناس يضيعه يوم الجمعة بالنوم إذا كان ما عنده عمل. Jadi fenomena yang berlaku daripada manusia melalai ataupun meninggalkan amalan pada hari Jumaat. ولا يعمر بقراءة سورة الكهف ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan mereka tidur dan tidak mengimarahkan hari tersebut dengan selawat atas Nabi dan baca surah Al-Kahfi. وكثير من الناس بعد العصر يوم الجمعة يذهب يتمشى جالا. Dan ramai juga daripada kalangan manusia hari Jumaat tu dia buat khusus hari dia jalan-jalan. Pergi jalan-jalan. كان الأحسن والأولى أن يقرأ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة هذه في سنن الإمام الدارقطني. Adalah yang lebih baik untuk seseorang dia mengimarahkan hari tersebut dengan selawat dan salam atas Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Daraqutni. نعم. قال في الإمام الدارقطني بالحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بعد عصر يوم الجمعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 80 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Dalam riwayat Imam Daraqutni daripada hadis Nabi SAW, bahawasanya barang siapa yang baca selawat yang disebut oleh Sayyidil Habib tadi selepas asar hari Jumaat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyyil Ummi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sirah ini selepas asar hari Jumaat dibaca 80 مرة. 80 kali. Maka akan diampunkan dosanya walaupun banyak seperti buih di lautan. نعم. وسندها حسن. Dan sanad hadis ini hasan, dia jadi hujjah. كما قال الإمام الحافظ السخاوي وغيره. Disebut oleh Al-Imam Hafiz As-Sakhawi. نعم. فكيف الإنسان يضيع هذا الثواب العظيم؟ Jadi bagaimana kita membiarkan pahala yang besar macam ni berlalu. فإذا صليت العصر اجلس 10 دقائق ائتي بهذه الصيغة. Jadi kalau hari Jumaat lepas asar, duduklah beberapa saat untuk datangkan sirah selawat ini. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. سريع 10 دقائق بتجيبها. Jadi kalau kita duduk mengambil mungkin lebih kurang 10 minit ataupun lebih sedikit, maka akan habiskan 80. ما شاء الله بتحصل لك هذا الثواب العظيم. غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. البحر يعني هذا كثير ما يستطيع الإنسان حصره. لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر لغفرها الله. Jadi apa ganjaran pahalanya? Diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni sangat banyak. Kalau dosa kita banyak macam tu pun akan semuanya hilang, diampunkan oleh Allah Taala. نعم. وكذلك ينبغي عليك أن تزور الموتى في يوم الجمعة. Dan antara perkara yang dituntut pada hari Jumaat, ziarah orang mati, ziarah kubur. نعم. لأنه جاء في الحديث أن أرواح الموتى تمكث في قبورها إلى فجر السبت. من فجر الجمعة إلى فجر السبت تمكث في قبورها. وفي رواية من ليلة الجمعة يعني يوم الخميس، خميس malam إلى فجر السبت. kalau فجر الله أكبر الله أكبر خلاص تعود مرة أخرى إلى عالم البرزخ العالم العلوي هذا. ولكن إذا كان من ليلة الجمعة إلى يوم الجمعة إلى ليلة السبت إلى فجر السبت هذه تكون موجودة في قبورها فيسن الزيارة. Jadi antara hikmah disebab apa ni sunatnya ziarah kubur pada hari Jumaat, kerana roh-roh orang yang mati berada dalam kubur mereka. Start daripada hari Jumaat itu sampai subuh hari Sabtu. Itu satu riwayat.
Riwayat satu lagi menyatakan start malam Jumaat, iaitu hari Khamis. Lepas maghrib hari Khamis mereka dah berhimpun di kubur mereka sehinggalah subuh Sabtu. Apabila subuh Sabtu, maka roh mereka itu akan pergi masuk pada alam yang lain pula. Jadi ketika itu roh mereka ada dalam kubur, maka sunat kita ziarah bertemu dengan mereka. كم مرة تزورون آباءكم الآن؟ كم مرة تزورون آباءكم في شهر؟ Kalau kita tanya berapa kali kita ziarah bapa kita yang sudah pergi dalam sebulan. وأمهاتكم وجداتكم كم مرة؟ Begitu juga mak kita ataupun nenek kita yang dah meninggal. على الأقل في الأسبوع مرة يوم الجمعة. Paling kurang seminggu sekali. Itu kita khususkan pada hari Jumaat. بمعدل 4 مرات، إذا كان في الأسبوع مرة 4 مرات في شهر. Jadi apabila kita kira dalam sebulan jadi 4 kali lah kalau kita khususkan seminggu sekali. بعض الناس ما يزور لا أبوه ولا أمه ولا جده ولا جدته. Setengah manusia langsung tak menziarahi bapa dan ibunya yang telah pergi. إلا إذا جاءت جنازة، حضر جنازة فدفنوها في نفس المقبرة، يذكر إنه أبوه وأمه هنا فيأتي فيسلم عليه. Kecuali kalau ada kematian, maka kematian tu dibawa ke kubur yang mana kubur tersebut ada mak ayah. Dia teringat, oh mak ayah aku ada kat sini, ziarah sekali lah. Time tu baru dia teringat untuk ziarah mak ayah dia yang telah pergi. وهذا جفاء وقطيعة للرحم وقطيعة للصلة. Ini dikira orang ni sangat jauh. Dia sangat jauh dan kira memutus silaturahim. فكما أنت فعلت مع آبائك إذا مت سيأتي أبنائك يفعلون معك كما فعلت مع آبائك. Kena hati-hati. يضعونك في القبر ويتركونك بس. Apabila kita buat dengan bapa dan ibu kita macam tu, ya, langsung tak ziarah, jarang-jarang, maka kena ingat benda tu akan jadi pada diri kita balik. Anak-anak kita lepas kita mati, dia tak akan ziarah macam mana kita tak ziarah ibu bapa kita. نعم ذكرنا لكم إنه كان واحد من الصالحين رأى أن أهل المقابر قد خرجوا من قبورهم يلتقطون شيء من النور موجود في المقبرة، يلتقطون إلا واحد جالس هناك في الركن ما يلتقط شيء، فتعجب فقالوا لما لا تلتقط شيء أنت؟ قال أنا مكتفي بابني هذا يقرأ لي في اليوم ختمة ويهبها لي. قال أين ابنك هذا؟ قال في الدكان الفلاني في السوق الفلاني، اذهب إليه وسلم عليه واشكره وقول له إن ثوابك القرآن يصل إلي وأن أبوك مكتفي ماذا بقراءتك. يوم ثاني صباح أصبح راح إلى الدكان، حصل الدكان بالضبط كما وصف له، دخل حصل الولد واضع شيء أمامه هكذا من تحت الميزة يقرأ، فلما نظر فإذا بالقرآن مكتوب. قال أنت فلان؟ قال نعم. أبوك فلان؟ قال نعم. قال إن أباك يسلم على قد رأيته البارحة في المنام وقال كان من أمري كذا وكذا وهو يشكرك على قراءتك للقرآن وأن ثواب القرآن قد يصل إليه. Jadi satu riwayat kisah daripada seorang salih yang menceritakan bahawasanya pada suatu hari dia sendiri melihat ahli kubur. Ya, ahli kubur semuanya keluar daripada kuburnya untuk memetik cahaya yang ada di tempat kubur itu. Kecuali kawasan tu ada seorang dia tak keluar daripada kubur. Dia tak petik dan tak ambil cahaya yang mana orang lain ambil. Maka orang soleh tanyalah, kenapa kau tak keluar macam orang lain keluar? Ambil lah sikit pahala cahaya tu, bawa masuk dalam kubur. Kata, aku tak perlu, sebab aku ada seorang anak yang berniaga di tempat sekian-sekian, kedai sekian-sekian. Jadi setiap hari dia baca sekali khatam kepada aku. Dalam sehari itu dia akan baca sekali khatam 30 juzuk, sedekah pahalanya pada aku. Dan orang soleh ni bercakap dengan dia lah, kalau kau berjumpa kat mana anak kau? Di tempat sekian-sekian. Kalau pergi tempat sekian-sekian, kalau jumpa dengan dia, syukur kepada dia, cakap terima kasih sebab pahala yang dia baca sampai kepada aku. Maka orang soleh ni pun bangun daripada tidur, keesokan harinya pergi tempat yang disifatkan oleh jenazah tersebut. Sampai di tempat tu, dia tengok ada seorang pemuda sedang berniaga dan dia tengok pemuda tu ada pegang sesuatu di bawah meja. Makanan atas meja ni, bawah meja dia pegang sesuatu. Maka dia tinjau lebih dekat, rupanya pemuda tu pegang Quran. Dia kata, awak Fulan bin Fulan? Ya, saya. Ayah awak Fulan bin Fulan? Ya. Semalam aku tengok dalam mimpi ayah awak kata terima kasih pada awak sebab pahala yang awak baca itu Quran sampai kepadanya. Itu dia punya fadilat. نعم. قال وبعد مدة بعد سنة أو سنتين عادت الرؤيا مرة أخرى فإذا بيرى نفس أهل المقابر يخرجون ونظر يريد صاحب الكرسي هذاك الذي جالس ما حصل فبقي يتلفت فوجده مع الناس يلتقط
قال ما لا تلتقط اليوم؟ قال إن ابني قد مات ولا يقرأ لأحد. قال فأصبحت الصباح فذهبت فإذا بالدكان مغلق فسألته قال إن ابنه قد مات قبل أسبوع. Jadi lepas beberapa tahun, setahun ataupun 2 tahun, orang soleh ni mimpi lagi orang yang dia pernah mimpi dulu. Dia mimpi, dia tengok semua ahli kubur yang dia pernah mimpi dulu semua keluar sekali. Dan dia nak tengok kat bucu tu, orang yang 2 tahun lepas tak keluar tu, tengok hilang tak ada. Jadi dia tinjau, rupanya keluar sekali dengan manusia yang lain. Ambil juga pahala, ambil juga mengambil cahaya-cahaya yang ada di tempat kawasan kubur itu. Maka dia kata, wahai si fulan, kenapa kau keluar juga? Ya. Dia kata, aku kena kutip juga. Sebab anak aku dah meninggal. Anak aku dah meninggal, maka tak ada lah pahala Quran yang sampai. Jadi dia bangun daripada tidur, keesokan hari dia pergi, dia tengok memang tempat kedai itu ditutup. Bila ditanya mana tuan kedai, dah mati minggu lepas. Jadi betul perkhabaran. نعم. وكان السلف الصالح بعد عصر يوم الجمعة يتوجهون بالدعاء رجاء ساعة الإجابة. Dan dia daripada adat kebiasaan salafus salih, apabila selepas asar pada hari Jumaat secara khusus, mereka yang tawajjah, iaitu mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah selepas asar yang mengharapkan ijabah. وفي ساعة الإجابة جاءت كثير من الأقوال تقرب إلى 30 قول. Dan waktu saat doa diterima tu ada lebih kurang 30 pandangan pada hari Jumaat. Waktu bila yang diterima doa. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Imam Muslim غيره inna fi yawm al-jum'ah sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah min khair ad-dunya wal akhirah illa ataahu Allah iyyaha. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya menyatakan bahawasanya sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu masa yang mana kalau hamba tu mendapati masa tersebut dalam keadaan dia meminta hajatnya, keperluannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya dan istijabahkan doa. Faqala al-ulama fi ayyi waqt hadhihi sa'ah. Jadi ini hadis umum. Tak menentukan waktu tu bila. Jadi ulama bahas waktu bila yang diterima doa secara khusus. Ikhtalafu ila aqwal kathira. Maka mereka berbeza pandangan lebih kurang. لكن القول الذي اختاره الفقهاء أنها من ساعة أن يصعد الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة. ومنهم من قال إلى الإحرام بالصلاة. Jadi kebanyakan fuqaha memilih daripada pandangan-pandangan yang banyak ini, waktu yang diistijabahkan doa ketika mana khatib naik tangga nak ke mimbar itu, sehinggalah dia naik berkhutbah apa semua sehingga habis sembahyang. Start daripada khatib naik mimbar sehingga habis sembahyang tu time yang diistijabahkan doa. Setengah berpandangan bukan habis sembahyang tapi sehingga khatib takbiratul ihram, sembahyang takbiratul ihram, lepas tu berhenti masa tersebut. نعم. وقال بعض العلماء هي الساعة الفاطمية. ما هي الساعة الفاطمية؟ هي قبل المغرب بساعة. قبل المغرب بساعة، لأن السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها كانت تخرج في كل يوم جمعة من بيتها إلى قبر سيد حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأخوه من الرضاعة، فكانت تأتي إلى قبر سيدنا حمزة فتدعو الله سبحانه وتعالى قبل المغرب بساعة وتبتهل بالدعاء. قالوا لم تختار السيدة فاطمة هذه الساعة إلا لأنها ساعة الإجابة، ثم الساعة الفاطمية. Jadi setengah ulama berpandangan daripada 30 pandangan tu tadi yang pertama. Yang kedua adalah mereka menyebut Sa'ah Fatimiyah. Jadi disebabkan kepada Sayyidah Fatimah, anak kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sayyidah Fatimah ni antara amalan beliau lagi sejam sebelum azan maghrib. Beliau akan keluar ziarah kubur Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Hamzah. Ziarah kubur Sayyidina Hamzah. Sebelum maghrib lebih kurang sejam, beliau akan keluar pergi ziarah kubur Sayyidina Hamzah dan berdoa. Jadi ulama kata beliau tidak memilih waktu tersebut, melainkan waktu itu waktu yang Allah terima doa dan Allah mustajabkan doa. Sejam sebelum maghrib. Itu adalah waktu sa'atul ijabah yang ditentukan oleh sebahagian ulama yang lain. Dipanggil Sa'ah Fatimiyah. Wa hadithuha fi mustadrak al-Imam al-Hakim bisanadin sahih. Hadis Sa'ah Fatimiyah ini yang berkait dengan pandangan kedua di dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis yang sahih. نعم. وسيدنا حمزة بن عبد المطلب هذا جدها أي عم أبيها.
لأن حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عمها أخو أبيها من الرضاع، فحمزة عم النبي لأبيه وأخوه من الرضاع. Maka Sayyidina Hamzah ni apa nisbah dia? Sayyidina من Hamzah الذي أرضعته؟ أم أيمن. أم أيمن بركة الحبشية أرضعته، أرضعت ثلاثة، أرضعت النبي محمد وأرضعت حمزة وأرضعت سيدنا عثمان بن مظعون. Jadi Sayyidina Hamzah ni merupakan pakcik Nabi, itu adik-beradik bapa Nabi SAW, dan merupakan juga adik-beradik Nabi. Adik-beradik Nabi daripada sudut susuan. Adik-beradik susuan Nabi dalam masa yang sama, dia juga pakcik Nabi. Yang menyusukan Nabi dan Sayyidina Hamzah ni sebab adik-beradik susuan, siapa dia? Iaitu Ummu Aiman, Barakah Habsyiyah. Ummu Aiman ni menyusu 3 orang. Beliau menyusukan Nabi SAW, beliau menyusukan Sayyidina Hamzah, dan beliau menyusukan Sayyidina Uthman bin Maz'un. Jadi Sayyidina Hamzah dengan Nabi pakcik, dan satu masa yang sama adik-beradik sebelah. Apa ni adik-beradik susuan. نعم. ثم قال فصل عليك رحمك الله تعالى بتنبيه كل من رأيته يرتكب الحرام أو مرتكبا لمحرم أو تاركا لواجب. وعليك رحمك الله تعالى بتنبيه كل من رأيته يرتكب الحرام. إذا رأيت واحد يرتكب الحرام فنبهه، وهذا حرام ما يجوز. Antara nasihat dalam kitab ni, beliau menegaskan, ya, apabila kita melihat tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kalau kita melihat orang yang buat salah mungkar, maka kita wajib menegurnya. نعم، لكن بشرط أن لا تكون تلك النصيحة تؤدي إلى فتنة أكبر. Apa syarat wajib nasihat kepada orang yang buat mungkar dan salah? Apabila nasihat kita itu tidak membawa kepada fitnah yang lebih besar. لو كانت هذه النصيحة بتأتي بفتنة أكبر خليه. Kalau nasihat kita itu membawa kepada fitnah yang lebih besar, maka tak wajib kita nasihat, kita biarkan. ومراتب النصح 3. Dan tingkatan-tingkatan nasihat itu ada 3. أولها التغيير باليد، أنت باستطاعتك أن تبعد هذا الحرام وتكف هذا الحرام بيدك. Bentuk pertama kita menasihati orang iaitu dengan tingkah laku dan perbuatan kita. وهذه مهمة الحاكم. الحاكم عنده القوة، عنده الجيش، عنده السلاح، هو الذي يمنع. Dan kerja ini adalah kerja hakim. Ni bentuk yang pertama nasihat dengan kuasa, itu adalah kerja hakim, kerja penguasa. فلو الحاكم مثلا عرف انه هذا المكان يباع فيه الخمور ولا يتعاطى فيه الخمر، ياتي بالحراس يامرهم ان يبعدوا هذا الخمر وان ياخذوا اصحاب هذا المحل الى السجن. Jadi kalau pihak berkuasa mengetahui mana-mana tempat yang ada kemungkaran dijual beli khamar iaitu arak, maka dia wajib merintah untuk berhentikan penjualan tersebut dan hilangkan kemungkaran di tempat tersebut. Atau yuf'al az-zina kadhalik yughliq hadha al-mahal. Begitu juga dia tahu tempat yang selalu berlaku zina, maka wajib dia tutup tempat tersebut. Naam, hadha al-martaba al-ula wa hiya izalatu al-munkar bil yad. Ini tingkatan yang pertama, bentuk yang pertama dalam menasihati hamba. Al-martaba al-thaniya izalatu al-munkar bil lisan. Qala sallallahu alaihi wasallam man istata'a أن يزيل المنكر بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، وهي مرتبة العلماء. العلماء ماشي بيدهم، الذي بيدهم اللسان. هذا حرام، هذا حلال، هذا يجوز، هذا ما يجوز. Jadi yang kedua, bentuk kita menasihati hamba yang buat kemungkaran adalah dengan lidah. Itu adalah kuasa yang ada pada ulama. Sebab yang ada pada orang alim, yang ada pada orang-orang yang berilmu, beragama, dia tak ada kuasa untuk bertindak, tapi dia ada kuasa untuk menyebut dengan lidah mereka. Wajib mereka sebut kemungkaran supaya dihentikan. Naam, faman lam yastati' bil lisan yakhaf 'ala qalbi al-qalb, yaqul Allahumma inna hadha munkaran fa'azilhu. Kalau yang ketiga, martabat yang ketiga, cara menasihati itu tidak menggunakan lidah dah. Dia hanya menggunakan hati. Sebab kalau guna lidah takut-takut ataupun fitnah lebih besar, dia sebut dalam hati dia, ya Allah, sungguhnya ini adalah kemungkaran, maka hilangkan kemungkaran tersebut. ومن أشنع المنكرات انتشار الأوثان في بلاد الإسلام. كلما تمر في شارع تحصل أوثان موجودة، ولا معابد موجودة فيها أوثان، وهي بلاد الإسلام. هذا من أشد المنكرات. ما يستطيع الإنسان لو قال هذا منكر بلسانه سيؤذى، أو أزال له بيده سيؤذى. فيجب عليك، هذا واجب، كلما رأيت مثل هذه المعابد اللهم إن هذا منكر في بلاد الإسلام فأزله. Antara kemungkaran yang paling dahsyat iaitu wujudnya berhala-berhala di tempat orang Islam.
Tempat orang Islam, ramainya orang Islam, tapi adanya berhala, patung-patung yang disembah. Maka kita kalau nak buang dengan kuasa kita, maka kita akan diunyaya. Nak halang dengan lidah kita pun akan diunyaya. Maka kita sebutkan dalam hati kita hanya membencikan mungkar tersebut. Ya Allah, ini adalah kemungkaran, maka engkaulah berkuasa untuk menghilangkan. نعم. ومن أشنع ما رأينا يكون المعبد بجنب المسجد يؤذن المغرب وبحقهم الضربة حق يشوش على الأذان في بلاد الإسلام. لو كان في بلاد كفر لكن في بلاد إسلام، البلاد حق المسلمين، فتنصب فيها الأوثان رغما عن المسلمين، وربما بأمر من أوامر ولي أمر المسلمين. حاصل لله المراد فيما رأى. Jadi kemungkaran yang dahsyat itu wujudnya berhala, dan begitu juga yang paling teruknya berhala ataupun tempat ibadah patung ni yang disembah ni sebelah masjidnya. Bila masjid mengemukakan azan, yang sebelah pun tungtang dia punya masuk waktu ibadat mereka. Jadi sama-sama. Jadi macam keadaan ni terpaksa. Jadi kita ni dalam keadaan terhina sangat. Dan kadang-kadang perkara ini diluluskan oleh orang Islam juga. Al-Islam jaa litta'ayush baina adyan sahih. Betul, Islam itu antara ajarannya dia datang supaya mengajar manusia supaya hidup bersama-sama. Betul. Wa yu'ti al-hurriyyah li mumarasat al-ibadah wa sya'air. Sahih. Dan begitu juga Islam ini memberi kebebasan untuk menunaikan kebudayaan dan apa-apa taklid daripada orang Islam ataupun selain Islam. Wala yukrah ahad 'ala ad-dukhul fi ad-din bil quwwah. Yang ketiga, seperti mana Islam meluluskan perkara tersebut, Islam tidak memaksa orang untuk masuk Islam secara keras. Tidak. Wa idza dakhala ila bilad ففتحها وكانت فيها الكنائس أو المعابد وهكذا يتركها فلا يهدمها ولا يكسرها. Dan apabila agama Islam, tentera-tentera Islam bila masuk pada suatu negeri dan membuka negeri tersebut, mengambil dengan kuasa, agama Islam tidak meruntuhkan apa-apa patung yang ada dalam negeri tersebut ataupun tempat-tempat ibadah yang bukan Islam. Biarkan saja, tapi negeri itu dibuka. فكنائس الأقباط مثلا في مصر لما فتحها المسلمون إلى اليوم موجودة منذ ذلك العهد. اليوم الموجودة لم تهدم ولم تكسر. كذلك كنائس النصارى في الشام ومعابد اليهود في الشام إلى اليوم لم تكسر ولم تهدم. Jadi seperti contohnya seperti tempat-tempat ibadah orang-orang Buddha di Mesir. Semenjak Mesir itu dibuka oleh tentera-tentera Islam, orang Islam masuk dan menjadi ahli di situ. Mereka tidak meruntuhkan tempat-tempat ibadah kaum Buddha sampai sekarang. Dan begitu juga di Syam ada juga tempat-tempat ibadah orang-orang Nasrani tak diruntuhkan, padahal orang Islam masuk membuka negeri tersebut tapi dibiarkan. Kullu hadha la ishkala fi. La ishkala fi. Perkara ini adakah ada isu? Tak ada isu. نعم. الإشكال أن ينشأ معبد جديد والأرض للمسلمين. معبد جديد. أما القديم هذا قصد قديم خلاص قد فتح المسلمون وهو موجود. لكن أن تنشئ معبد جديد لتكثير تلك المعابد في مزاحمة المساجد هذا حرام شرعا. ولكن الآن جاءت الديمقراطية والمودرن وجاءت الضغوطات السياسية معه، ولكن كشرعا حرام ما يجوز إنشاء معبد جديد للكفر ووجود الأوثان فيه يعبر من دون الله، سواء كان للوثنيين أو غير الوثنيين من يهود النصارى، ما يجوز في بلاد الإسلام. Jadi tidak menjadi isu Islam mengekalkan tempat-tempat ibadah selain Muslim yang telah pun ada sebelum dibuka negeri tersebut. Apabila dibuka dibiarkan. Tapi yang Islam larang dan tidak bersetuju apabila tempat-tempat ini diperbanyakkan secara sengaja, seperti masjid pula saja diperbanyakkan di tempat orang-orang Islam dengan kelulusan orang Islam. Kerana apa yang berlaku? Sebab pergaduhan ataupun tidak bersefahaman di antara orang Islam itu sendiri berkait dengan politik ke berkait dengan siasat. Adalah sebab-sebab di belakang itu menyebabkan terlulusnya perkara mungkar ini. Maka ini adalah satu perkara yang tidak disetujui oleh agama Islam. ولهذا لعن الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، لعنهم في كتابه لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر.
Oleh sebab itu Allah SWT melaknat Yahud dan Nasrani kerana mereka ini tidak memerintah untuk buat baik. والمراد باللعنة الطرد من رحمة الله فلا رحمة لهم من الله أبدا. Jadi mereka ni menghalang benda baik. Mereka ni tidak bersetuju dengan benda baik. قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Jadi antara sebab mereka ni dilaknat oleh Allah, maksud laknat ni Allah menjauhkan daripada rahmat. Itu maksud laknat. Jadi apa sebab mereka dilaknat oleh Allah sehingga Allah sebut dalam Quran Yahudi dilaknat sebab mereka ni tidak menghalang kemungkaran yang berlaku di tengah-tengah mereka. Jelas, tapi mereka tak ada usaha untuk menghalang kemungkaran tersebut. Itu sebab mereka dilaknat. على لسان أنبيائهم على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Jadi yang melaknat mereka Nabi Daud, Nabi Isa melaknat mereka sebab mereka ni tidak menjauhi kemungkaran, bahkan mereka tidak menghalang kemungkaran yang berlaku. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد معالم هذا الدين. Jadi pentingnya وواجباته ومهماته. Pentingnya kita suruh buat baik dan menghalang kemungkaran. Itu sangat penting supaya tidak dilaknat oleh Allah Taala. نعم ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى رفق ولين. Cuma ada cara yang baik untuk kita menguruskan hal ini, iaitu amar bil ma'ruf nahi munkar ni dengan cara yang lembut, cara penuh dengan hikmah. وليس إلى غلظة وشدة. Dan bukan kita mendakwah untuk menarik menjadi lebih tajam, menjadi lebih dahsyat kemungkaran. لأن الكفار إذا وجدوا من المسلمين غلظة وشدة في التعامل لا يدخلون ولا يحبون هذا الدين. Kebiasaan orang non-Muslim, orang bukan Islam, orang kafir, kalau dia tengok daripada orang Islam sifat kekerasan, dia akan menjauhkan diri dan dia akan tidak menerima agama. وكذلك المسلم العاصي إذا تنهى بشدة وهو فعل معصية تنهى بشدة لا يستجيب. Begitu juga يستمر في مخالفتك على معصيته. Begitu juga sifat orang Islam yang fasik, yang buat dosa, apabila kita tegur dia, kita kena tegur dengan lembut, bukan dengan kekerasan, supaya dia lebih menerima teguran tersebut. Kalau tak, memang terbalik, memang tak akan terima. قال الله تبارك وتعالى على لسان النبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Itu Allah sebut dalam Quran yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sebab rahmat, dengan sebab rahmat min Allah, rahmat daripada Allah ni lintalahu. Sebab Nabi SAW dia tegur mereka, dakwah kepada mereka dengan lembut, dengan penuh sifat rahmat, bukan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan Allah kata lam faddu, mereka akan lari. ثم قال الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Jadi maafkan mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka. يعني على أخطائهم وعلى مخالفتهم اصبر عليهم اعفو عنهم واستغفر لهم ذلك الخطأ ومع هذا شوف العظم وشاورهم في أمورك. لا تقضي أمر ولا تفصل في أمر حتى تتشاور معهم. مع من؟ مع أناس يخالفون أنت تستغفر لهم وتعفو عنهم. لأن طبيعة الإنسان عدم الكمال، ليس معصوم أحد إلا الأنبياء، وغير الأنبياء قد يقع في المعصية والمخالفة. Jadi Allah sebut pada baginda Nabi SAW cara nasihat dengan penuh hikmah, iaitu fa'fu, dengan dalam keadaan mereka ni banyak salah, maka engkau maafkan mereka, sabar atas kesalahan mereka. Dan yang kedua, bukan setakat tu, minta ampun pada Allah untuk mereka. Bukan biar mereka minta ampun sendiri, biar engkau minta ampun pada Allah untuk mereka. Dan yang ketiga, lebih berat daripada itu, jangan buat suatu hukum dengan sendiri, bahkan wujudkan musyawarat di antara engkau dengan mereka. Padahal mereka ni ialah orang yang banyak salah. Nabi pun minta ampun untuk mereka. Tiba-tiba dalam musyawarat sama sekali. نعم ولهذا لما مسك الصحابة ثمامة بن مثال، الله ذكرنا عنه ثمامة بن مثال سيد بني حنيفة، وكان يؤذي النبي ويؤذي الصحابة ويأخذ أموالهم ويعذب الصحابة. ذاك اليوم مسكوه بالليل، ما عرفوا من، حصل واحد يمشي هكذا فاسترابوا به فمسكه الصحابة، فإذا أبو ثمامة سيد قبيلة بني حنيفة الذي كان يؤذي النبي، وجابوه وحطوه في سارية من سواري المسجد وربطوه، وقالوا إن شاء الله صلاة الفجر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيرى فيحكم فيه، يأمرنا بماذا نفعل.
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قالوا يا رسول الله أتينا بأسير. قال من هو؟ قال ذاك مربوط في لساني. جاء وقد بدأت الشمس الضوء حقه يمدو، فلما نظر فإذا أبو ثمامة. قال هذا ثمامة بن مثال، هذا الذي كان يؤذينا يؤذي الصحابة. قال يا رسول الله دعنا نقتله. قال لا، كفوا، أول بندعوه للإسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم بوجهه، يا ثمامة أما أنا لك أن تؤمن بي وبديني؟ قال يا محمد والله ما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك. إن تقتلني تقتل ذا دم، عندي قبيلة ستطالب بدمي، وإن تعفو على ماذا؟ قال تعفو على ذي سماحة وغناء، يعني أنا بكرمك إذا أنت بتعفو عني سترى الخير الذي يأتيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلمه بس تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة، كلموا الصحابة بكلام، فإذا بالصحابة يأتون بالطعام الحسن والشراب الحسن. فتعجب هذا تمام، هذا طعام حسن وشراب حسن، أنا أسير عندهم وأوذيهم، يعاملون بهذه المعاملة. فسألهم لما لا تعطوني خير طعامكم وخير شرابكم؟ قال هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالإحسان إليك. Cerita daripada kisah sahabat dengan seorang kafir yang bukan Islam. Jadi tersuhur pada zaman itu ada seorang kafir ni, dia suka mengganggu Nabi, suka ganggu sahabat, ambil harta para sahabat. Itu Sumamah. Dan Sumamah ni dia ketua kepada kabilah Hanifah. Jadi pada sahabat lama nak tangkap dia tapi tak tangkap-tangkap. Pada malam hari dia berjalan, mungkin berjalan seorang, sahabat tengok macam ada orang berjalan, kita pergi tangkap. Dia pergi tangkap, waktu malam tak nampak apa-apa. Dia bila tangkap, perasan betul yang dia tangkap tu Sumamah. Jadi sahabat tangkap Sumamah. Jadi mereka dalam keadaan gembira lah. Tangkap Sumamah ni, letak kat masjid kat tiang. Dia ikat Sumamah kat tiang. Waktu malam, sahabat kata biarkan sampai pagi esok, Nabi keluar nak sembahyang subuh, Nabi tengok. Jadi sahabat ikat, sahabat tak buat apa-apa. Sebab tak ada perintah daripada Nabi lagi. Ikat kat tiang, kemudian pagi esok Nabi keluar. Nabi keluar dekat-dekat matahari tu nak terbit. Nabi keluar kata, ya Rasulullah, kita ada orang yang kita tangkap semalam, kita ikat kat tiang. Siapa? Lepas tu Nabi pandanglah kat tiang tu, ini Sumamah. Ya, ini Sumamah yang mengunyai aku dan sahabat aku. Sahabat kata, apa lagi Rasulullah? Kita bunuh dia lah. Sebab dia dah terikat kat situ. Kita bunuh lah. Nabi kata, nanti dulu. Nabi datang kepada Sumamah dalam keadaan akhlak yang sangat baik, tinggi. Nabi senyum kepada Sumamah. Ya, Nabi kata, wahai Sumamah, tak sampai masa lagi ke untuk kau beriman kepada aku dan agama aku? Sumamah terus jawab. Ya, Sumamah kata, aku tak pernah tengok muka yang paling aku benci daripada muka kau. Satu. Dan aku tak pernah melihat merasa agama yang paling aku benci daripada agama kau. Dan begitu juga aku tak ada tempat yang paling aku benci daripada tempat kau, Madinah, masjid. Jadi tiga perkataan ni Sumamah keluarkan depan muka Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi lepas dengar perkataan tersebut, Nabi masih okey lagi. Nabi ada bercakap dengan sahabat, ya, dengan suara yang perlahan. Lepas tu para sahabat lepas Nabi cakap, para sahabat bawa makanan yang luar biasa. Sebaik-baik makanan dan sebaik-baik minuman dihidangkan untuk Sumamah. Maka Sumamah kata, sebelum tu lepas Nabi dengar, Sumamah kata, kalau engkau bunuh aku, ya, kalau engkau, Sumamah kata kat Nabi, kalau engkau bunuh aku, engkau bunuh zat yang berdarah. Maksudnya kalau engkau bunuh, kaum aku akan datang bunuh balik. Tapi kalau engkau maafkan aku, kata Sumamah, engkau maafkan orang yang kaya, orang yang berharta. Maksudnya kalau Nabi maafkan, dia nak bagi harta lah. Itu tujuan dia. Lepas tu Nabi bisik pada para sahabat, sahabat bawa makanan. Sebaik-baik makanan, sebaik-baik minuman dihidangkan. Sumamah terkejut. Kenapa kalian bawa kepada aku makanan yang baik macam ni? Kan aku ni orang yang kena tangkap di kalangan kalian. Ya, mungkin sepatutnya makanan yang biasa-biasa. Tak, ni makanan paling baik. Apa kata para sahabat? Ini perintah Nabi.
Ni perintah Rasulullah supaya kami datangkan makanan yang terbaik untuk awak. نعم. فأول يوم هكذا كلمه النبي واستمع الجواب السيء هذا، ثم ثاني يوم فأجاب نفس الجواب السيء، ثم ثالث يوم وأجاب نفس الجواب السيء، في رابع يوم فلما أجاب بالجواب السيء قال أطلقوا سراحا. يا رسول الله تماما، قال أطلقوا سراحا، فكوا هكوا سراحا. ذهب ثمامة وخرج من المسجد، والصحابة ظنوا أن ثمامة راح. في خلال هذه الأيام ثمامة كان يرى الصحابة لما يصلون، لما يسجدون، لما يتوضؤون، تأثر في خلال هذه الأيام. كل من مر عليه ما يؤذيه بل يقدم له أحسن الطعام وأحسن الشراب. خرج ثمامة فوجد بعض الصحابة خارج المسجد، قالوا أين مكان الوضوء؟ في مكان وضوء خارج المسجد؟ قالوا نعم هناك، فأشار فذهب وربط فرسه ثم توضأ وأحسن الوضوء. ماذا؟ لأنه شاف الصحابة لما يتوضؤون، عرف كيف يتوضؤون. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد المسجد وقال يا رسول الله، مع شيء يقول يا محمد يا رسول الله والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي فهو اليوم أحب الوجوه إلي. يا رسول الله لقد كانت بلدك هذه المدينة طيبة أبغض البلاد إلي فوالله لا هي اليوم أحب البلاد إلي. يا رسول الله لقد كان دينك أبغض الأديان إلي فوالله لا هو اليوم أحب الأديان إلي. مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمدا عبده ورسوله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة. Jadi selepas dijamu begitu baik sekali, dilayan dengan begitu baik, maka hari pertama macam tu sahabat layan, hari kedua pun macam tu sahabat layan, tapi masih lagi Sumamah mengeluarkan perkataan yang jijik pada Nabi. Yang tadi tu, muka paling aku benci, tempat paling aku benci, agama paling aku benci. Dia ada ulang benda tu. Hari pertama macam tu, hari kedua macam tu, hari ketiga pun macam tu, hari keempat macam tu juga. Nabi SAW tengok dia, tak apalah, wahai sahabat-sahabat, lepaskan dia. Sahabat kata, ni Sumamah ni peluang kita dapat tangkap. Lepaskan. Aku kata, lepaskan. Sahabat pun lepaskan dalam keadaan geram. Apabila sahabat lepaskan, Sumamah tak pergi jauh. Dia dengan kuda dia keliling masjid tu saja, di dalam Madinah lagi. Maka dia perhati je perbuatan sahabat dalam masa yang dia dilepaskan. Dia tengok di celah-celah masjid, sahabat ambil wudu, sahabat semayang duduk dengan Nabi. Jadi dia ada terkesan hati. Jadi dia tengok sahabat keluar masjid, dia tanya, ada tempat wudu tak? Sahabat yang tak kenal kata ada tempat wudu belakang. Jadi dia pergi ambil wudu. Sebab apa dia tahu wudu? Sebab dia tengok dalam hari-hari tersebut sahabat berwudu. Dia pun berwudu apa semua. Lepas dia berwudu, dia masuk balik masjid jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia dah tak panggil Muhammad dah. Dia panggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya sungguhnya sebelum ni muka engkau paling aku tak suka, tapi sekarang ni muka engkau paling aku suka. Sebelum ni agama engkau paling aku benci, tapi sekarang ni agama engkau paling aku sayang. Dan yang ketiga, sebelum ni tempat engkau ni Madinah paling aku tak suka, tapi sekarang ni menjadi tempat yang paling aku sayang, paling aku suka. Maka hulurkan tangan Rasulullah, maka dia bersaksi bersyahadah masuk agama Islam. Itu akhlak Nabi. فقال له ما الذي حملك على هذا يا ثمامة؟ لما لم تسلم قبل أن تخرج؟ قال يا رسول الله لو أسلمت أمامه في تلك الساعة لقيل إنما أسلم خوفا وكرها من السيف أن يقتل، ولكن يعلم الناس أنني قد أسلمت محبة لهذا الدين وليس خوفا من السيف، فخرجت ثم عدت. Jadi Rasulullah tanya tentang hal tersebut. Kenapa engkau tak masuk Islam ketika kau diikat depan para sahabat? Asal lambat dia masuk Islam, kemudian selepas dilepaskan, dia kenapa tak masuk Islam lebih awal? Maka Sumamah jawab balik, wahai Rasulullah, ya, kalau aku masuk Islam ketika aku di depan sahabat diikat, orang akan sangka aku masuk Islam sebab takut daripada takut daripada hukuman, ya, takut kena hukum, takut, ya. Tapi aku tak nak orang sangka macam tu. Itu sebab aku masuk Islam selepas aku dilepaskan, kerana nak bagi tahu aku masuk Islam ni kerana aku cinta agama ini, kerana aku cinta kepada engkau. Sebab tu yang membawa aku untuk masuk Islam, bukan sebab takut, bukan sebab apa. نعم. قال وعليك رحمك الله وصل وعليك رحمك الله بأداء الزكاة
والفطرة الواجبة عليك، يعني الزكاة زكاة المال، والفطرة زكاة البدن لشهر رمضان هذا Antara kewajipan واجب عليك. setiap orang Islam mengeluarkan zakat, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. نعم. وقد قارنها الله بالصلاة، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Pentingnya zakat, Allah iringkan sebutan zakat dengan salat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. وهي مطهرة للأموال ومنمات ومثرة. زيد. Jadi apa function daripada keluarkan zakat ni? Antara faedah dia iaitu dia orang kata memperbanyakkan harta, memberi berkat pada harta dan memperbanyakkan harta. وإبقاؤها وعدم إخراجها في المال مهلكة لها ومذهبة لها، أو مهلكة له ومذهبة له. Sebagaimana dia mensucikan harta dan memperbanyakkan harta ketika kita keluarkan, kalau kita simpan tak keluarkan, dia membinasakan harta kita dan merosakkan. نعم. والأحاديث الواردة في الوعيد في تركها كثيرة وشهيرة. Hadis yang memberi hukuman buruk akibat, menjelaskan akibat yang buruk pada orang tak keluar zakat sangat banyak dan sangat masyhur. فليخرجها الإنسان بطيب نفس ومحبة وبشر. Cara kita keluarkan zakat dalam keadaan hati rasa senang dan gembira, bukan rasa terpaksa. ومن أحسن أمواله وأجود أمواله ولا يختار الرديء بل يختار الأحسن والأفضل. Keluarkan zakat daripada harta-harta yang dilihat baik oleh kita, bukan harta-harta yang dah buruk. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنتم تحبون الحسن. البر الجنة. لن تنالوا البر. البر الجنة ولا؟ البر الجنة نعم، ولكن الإنفاق هذه زكاة واجبة. Jadi Allah sebut dalam Quran, ya kalian tidak akan mendapati syurga, iaitu kebaikan dengan makna syurga, melainkan kalian memberi infak dengan harta yang paling kalian suka. نعم. ثم قال هنا وعليك بصدق التطوع وصلة الأرحام. Dan antara tanggungjawab kita juga iaitu kita kena sambung silaturahim. نعم. ومواصلة المحتاجين والجيران والأيتام والأرامل. Membantu jiran-jiran, membantu orang-orang yang dalam keadaan keperluan, sama ada daripada orang yang kematian suami ataupun anak yatim. وهكذا كانت عادات المسلمين وصفات المسلمين في السابق. Ini adalah sifat orang Islam pada zaman dulu. نعم. لا ينام شبعان وجاره جائع. Mereka tidak tidur dalam keadaan kenyang, walhal jiran mereka dalam keadaan lapar. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، أي لا يكمل إيمانه. Nabi pernah bersumpah dalam sebuah hadis, demi Allah tidak beriman seseorang itu tidur dalam keadaan dia kenyang, walhal jiran sebelah dia dalam keadaan lapar. نعم. كان واحد عندنا في حضرموت من الأولياء والصالحين والعلماء يسمونه الشيخ عبد الله باعلوي. الشيخ عبد الله باعلوي هذا الذي ينسب إليه مسجد باعلوي، الشيخ عبد الله باعلوي. Kisah daripada seorang salih di Bombay Tarib, Syekh Abdullah Ba'alawi, yang mempunyai masjid di Tarib ma'ruf dengan Masjid Ba'alawi, nisbah kepada beliau Syekh Abdullah Ba'alawi. نعم. ولكن الذي بنى ليس هو الذي بناه سيدي علي بن علوي خالع قسم، الذي بناه علي بن علوي، لكن لكون عمره بالطاعة وجدده فنسب إليه. Jadi yang membina Masjid Ba'alawi di Kota Tarib itu bukan beliau, itu Sayyidina Ali Khalid Qasam. علي بن علوي خالع قسم. Sayyidina Ali bin Alawi Khalid Qasam yang membina Masjid Ba'alawi. Cuma kenapa dinisbahkan masjid itu kepada Syekh Abdullah Ba'alawi? Sebab Syekh Abdullah Ba'alawi ni dia banyakkan ibadah di masjid tersebut. وعلي بن هذا علي بن علوي خالع قسم أول من سكن في مدينة تريم سنة 521. Ali yang membina Masjid Ba'alawi itu, Ali bin Alawi Khalid Qasam, orang pertama yang menduduki Kota Tarib. Am 521 Hijrah. Tahun 521 Hijrah, orang pertama duduk di Kota Tarim itu Sayyidina Ali bin Alawi Khalid Qasam. نعم. هذا سيدنا عبد الله بن علوي هذا باعلوي كان لا ينام إلا إذا تأكد أن جيرانه كلهم باتوا شبعانين. Antara sifat Syekh Abdullah bin Alawi Ba'alawi ini, beliau tidak akan tidur di waktu malam melainkan beliau memastikan jiran-jiran beliau dalam keadaan tak lapar. نعم. وكان يكرمهم إذا حد منهم كان جائع ولا ما عنده عشاء وهو عنده عشاء الحبيب هذا يكرمهم ما شاء الله يعطيه. Kalau beliau tahu orang tak ada makanan, beliau akan bagi makanan. نعم. أحيانا يقسم حق العشاء هو نفسه فقير ولكن هذا من باب الكرم. أحيانا يقسم حق العشاء نصفين فيأخذ نصفه للجيران ونصفه يتعشى. Sampai satu tahap, ya, kadang-kadang beliau bahagikan makanan yang ada pada beliau, yang sedikit tu bagi setengah supaya orang dapat juga makan. Dia sendiri fakir tapi dia bagi juga. Ini sifat karam. نعم.
فمرة من مرات الجيران استحوا قالوا نحن الآن كل مرة هذا الحبيب ما شاء الله يأتي بحق العشاء ونأكل العشاء عليه ويبيت مسكين يأكل نصف عشاء بس. إذا سألكم قال لكم تعشيتوا قولوا نعم، عندكم طعام قولوا نعم. فجاء مرة من المرات قال تعشيتوا عندكم عشاء قالوا نعم الحمد لله يا حبيبي خلاص تعشينا الحمد لله فرح راح ما شاء الله وتعشونا. لكن الصباح Sampai satu tahap beliau ni dermawan, bagi orang makan asyak, bagi orang makan malam, kadang-kadang beliau pun tak cukup, ya. Sampai satu tahap jiran ni rasa malu sebab Syekh Abdullah Alawi ni asyik bagi kat mereka saja. Jadi sampai satu tahap jiran ni bersepakat, lepas ni kalau Syekh Abdullah datang tanya kita dah asyak ke belum, dah makan malam ke belum, bagi tahu je kita dah makan malam dalam keadaan kenyang. Tiba-tiba malam tu Syekh Abdullah angkat suara dan tanya, macam mana korang? Dah makan malam belum? Dah, alhamdulillah, dah kenyang semua. نعم. وعادته يخرج صلاة الفجر إلى المسجد، وكان يقول لما كان شيبه واحد من الأولاد الصغار حق الجيران هؤلاء، فلما جاء منتظر عند الباب أخذ بيده حقه نظر يا الولد حصل ولد مسكين ضاني تعبان ما تعشى، قالوا يا ولدي تعشيت البارح، سكت. قال تعشيت؟ أعطوك عشاء أهلك؟ قال لا يا حبيبي ما تعشينا. قالوا أهلك؟ قال ولا أهلي تعشوا، لأنه ولد صغير عرف. بعد ما قد تخيل المسجد وجهه محمر غضبان، بعد ما صلى جاء أبوه الولد هذا بابا يصافح الحبيب، قال ما في مصافح. ليش يا حبيب؟ قال له تبيت البارح جايع وأنا الحمد لله عندي عشاء، لو ما عندي شيء حتى بقسم عشاء أنا وياك، أما تبيت جاي هكذا ما تخبرنا، شوف ما انت في حل، ما انت في حل لا في هذا اليوم ولا في الآخرة. إن كان بيتت جايع وأنا عندي عشاء، إذا احنا جايعين كلنا ولا احنا جايعين كلنا، لكن ما دام عندي عشاء حتى عشاء بقسم أنا وياك. Baik, sampai satu tahap jiran asyik jawab macam tu je, ya kami kenyang semua cukup lah. Jadi sampai satu ketika Syekh Abdullah Alawi ni kan dah tua, jadi antara adat beliau pergi ke Masjid Alawi waktu subuh. Masjid Alawi sebelah tu je, pergi waktu subuh. Bila pergi waktu subuh ada anak kecil menunggu beliau di pintu masjid supaya papah tangan beliau untuk masuk masjid. Jadi sampai kat masjid dia tengok budak yang nak papah tangan itu dalam keadaan sangat, orang kata apa, kurus, sangat lapar. Nampak muka tu lapar. Nampak muka jenis tak makan malam. Muka nampak kurus. Di keadaan macam pucat lah. Dia kata, wahai anak aku, kau makan malam tak semalam? Senyap budak tu. Makan malam ke tak? Saya tanya. Tak Habib, tak makan. Keluarga kau? Tak makan juga. Dia orang tak bagi kau apa-apa? Tak bagi. Kantoi kat situ. Jadi kata dia orang ni, orang kata tak jujur. Jadi lepas masuk masjid, semayang apa semua siap, ya, dan muka beliau ni dalam keadaan marah. Merah muka beliau, marah, tak puas hati. Tak puas hati sebab jiran lapar, dia kenyang. Jadi lepas semayang, bapa kepada budak ni datang nak bermusafahah, nak salam dengan Habib ni. Habib tu tolak tangan. Tak ada musafahah hari ni. Hari ni engkau tak halal. Hari ni sampai akhirat engkau tak halal. Sebab apa Habib? Kenapa jadi? Ya, semalam kau tidur, engkau, anak engkau semua tak makan malam. Aku makan malam, aku kenyang. Korang tak makan malam. Cakap jujur. Kalau nak makanan, cakap aku tak ada makanan, aku makan separuh, tak ada masalah. Kalau kenyang, biar kita semua kenyang. Kalau lapar, kita semua lapar. Jadi sampai macam tu sekali. نعم. ولهذا أعطاهم الله النور وأعطاهم الله السر وأعطاهم الله الرحمة فيما بينهم والبين. Jadi dengan sebab sifat yang mulia inilah Allah wujudkan rahmat di antara mereka, jiran dengan jiran. Dengan sifat rahmat ini Allah wujudkan cahaya di antara mereka, saling berkasih sayang. وهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى الكشف. هذا ما شاء الله سيد عبد العلي كان من أولياء الصالحين. Jadi beliau pun daripada awliya dan salihin, ada kasyaf yang boleh melihat benda-benda yang gaib. مرة من المرات واحد من التجار تعكت عليه التجارة حقه، جاب يسوي تجارة، تعكت عليه التجارة وهو في بلاد الساحل في البحر هنا في المكلا، وقال إن شاء الله إذا حق البضاعة هذه ابتاعت كلها فنشتري ثوب يسمونه محشى يجيبونه من الهند، فنشتري ثوب محشى نذر عليه يعطيه سيدي عبد الله بعلوي تبركا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، يعني إذا نفذت هذه البضاعة وابتاعت هذه البضاعة. وبالفعل أول ما قال هكذا بارك الله له سبحانه وتعالى فيه، في حقه تجارة وأقبل الناس فاشتروا البضاعة كلها، نسي أن يشتري ثوب. Jadi kisah daripada Syekh Abdullah Alawi ni, dia seorang wali salih, mukasyif.
Jadi beliau ni pada suatu hari datang peniaga besar lah. Peniaga businessman datang jumpa dia, jumpa tujuan nak meluahkan perasaan, kata sebab perniagaan dia tak, orang kata tak terjual barang-barang dia, ya, nampak merosot. Jadi dia mengadu kepada Syekh Abdullah Ba'alawi. Syekh Abdullah Ba'alawi mendoakan dia. Apa janji dia? Ya, janji dia kalau barang-barang aku semua terjual, jadi dia daripada Mukalla dengan Tarim jauh. Jadi Mukalla ni tempat yang ada laut. Jadi kalau barang aku terjual, aku akan hadiah kepada engkau pakaian yang namanya muhashar, yang diambil daripada Hind, India. Jadi itu janji peniaga ni kepada Syekh Abdullah Ba'alawi. Tak apalah, lepas tu dia balik, Allah takdirkan perniagaan dia, Masya Allah, jadi yang kata apa, banyak untung lah dia dapat, sehingga barang dia habis terjual. Tapi dia lupa apa yang dia janji kepada Syekh Abdullah Ba'alawi nak beli jubah tu, dia lupa. Apa yang jadi Pak? نعم. ولما رجع إلى تريم جلس أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم مر الأسبوع. الشيخ عبد الله بعلوي يريد النذر هذا، ولا ما جابه، أوصى فلان قال تعال من حق الأحباب روح إلى فلان قل له أين ثوب المحشى الذي قد نذرت عبد الله بعلوي، الله بارك لك في التجارة حقك، هات الثوب المحشى. لما قال له أستغفر الله والله ما حد ضرب هذا بيني وبين ربي في قلبي، بس أطلعه الله سبحانه وتعالى هذا، فأرسل إلى المكلا يكون الثوب هذا فاشتروه. Baik. Jadi kisah Mukashif, rupanya perjanjian tu bukan dia janji depan Syekh Abdullah Ba'alawi, dia janji dalam hati dia je. Dalam hati dia sebut, kalau perniagaan aku untung, habis barang terjual, aku akan beli, aku akan nazar satu baju nak bagi kepada Syekh Abdullah Ba'alawi. Tak ada orang tahu tentang apa niat dia macam tu. Jadi lepas dia balik ke Kota Tarim, duduk sehari, 2, 3, Syekh Abdullah ada kat situ. Syekh Abdullah tak duduk tunggu-tunggu, tak sampai pun jubah daripada India ni, kata nak bagi, tapi tak sampai-sampai. Syekh Abdullah hantar orang untuk bagi tahu peniaga tu. Pergi kat peniaga tu, kata kat dia, dah lama barang semua dah terjual, ya, semua dah ada untung, mana jubah yang kau nazarkan kepada Syekh Abdullah Ba'alawi? Jadi orang ni pun dengan arahan pergi kepada peniaga tersebut, ya, businessman tersebut. Jadi orang ni ingatkan tentang hal itu. Terkejut orang tu, macam mana Syekh Abdullah tahu? Aku tak sebut kat dia pun. Aku tahu, Allah Ta'ala je tahu. Tiba-tiba Syekh Abdullah Ba'alawi ungkap perkara tersebut. Itu antara sifat mukashif yang ada pada Syekh Abdullah Ba'alawi. نعم. ومسألة الكشف هذا قال يعطيها الله سبحانه وتعالى للصالحين، هي مذكورة في القرآن. Sifat ini iaitu boleh melihat, boleh mengetahui perkara alam gaib, Allah singkatkan kepada setengah tu wali. Allah sebut dalam Quran hal ini. لو سألك سائل قال ما الدليل على الكشف من القرآن؟ هل يوجد فيه دليل؟ Ada ke dalil dan bukti dalam Quran tentang boleh dan harusnya seseorang itu bersifat dengan sifat kasyf? ايش رايكم؟ في دليل ولا ما في دليل؟ Ada dalil ke tak dalam Al-Quran? موجود دليل؟ ايش رايكم؟ موجود دليل؟ في سورة الحجر، في سورة الحجر الآية 75. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-75. Ayat 75. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. للمتوسمين. قال ابن عباس المتوسمون هم المتفرسون المكاشفون. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Ya, sesungguhnya pada perkara tersebut menjadikan suatu bukti dan kenyataan bagi mereka yang bersifat dengan mutawassimin. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? نعم قال المتوسمون هم المتفرسون والمتفرسون هم المكاشفون. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan mutawassimin ni maksud dia apa? Adalah mereka-mereka yang diberi firasat. Siapa yang diberi firasat? Ialah orang-orang yang mukashif. Sudah tentu hamba-hamba Allah yang soleh. Ini dia punya dalil dan bukti memang boleh ada sifat kasyf pada seorang hamba yang soleh. وقد ذكر الإمام الحافظ المفسر ابن كثير عند هذه الآية 4 أحاديث كلها صحيحة بمعناها، كلها تدل على ماذا؟ على هذا المعنى، وهو قول الله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ذكر 4 أحاديث في هذا المعنى، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Begitu juga Imam At-Tafsir yang masyhur Ibn Kathir sampai pada ayat 75 ni, beliau menyebut dalam tafsir beliau 4 hadis
yang berkaitan dengan hal ini, iaitu yang berkaitan dengan sifat kasyaf dan makna dekat-dekat dengan hadis yang disebut oleh Sayyidul Habib tadi, ya, berjaga-jagalah ya dengan firasat orang-orang mukmin. Kerana orang mukmin ni, orang soleh ni, apabila dia pandang dengan cahaya yang diberi oleh Allah SWT, maka 4 hadis menyokong hal ini, disebut dalam tafsir Ibn Kathir. نعم. وكذلك في سورة الكهف، في سورة الكهف العبد الصالح الخضر، العبد الصالح الخضر كاشف 3 مكاشفات. المكاشفة الأولى dalam surah Kahfi, itu bukti yang kedua. Bukti pertama dalam surah Al-Hijr ayat 75. Bukti yang kedua dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Sayyidina Al-Khadir. المكاشفة الأولى وهي السفينة، جاء فخرج السفينة، قالوا موسى لماذا خرجتها؟ قال وكان وراءهم، سيأتي قدام هناك بعد ما تمشي ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة، إذا كانت مخروقة ما يأخذها، إذا كانت صالحة يأخذها. أنا خرجناها حتى ما يأخذها، لأن هؤلاء لفقراء مساكين، إذا أخذهم عاد يصطادوا. Jadi 3 Allah kisahkan tentang Nabi hamba Allah Khadir ini tentang kasyf. Pertama, beliau saja membocorkan sampan yang beliau naik. Bila ditanya oleh Sayyidina Musa, kenapa bocorkan sampan ni, ada penduduk tengah duduk dalam sampan yang tenggelam. Kata beliau tu, di sana sebelum kita sampai kat depan tu ada raja-raja ataupun orang yang berkuasa akan ambil sampan ini dengan, orang kata apa, dengan paksaan, curi. Jadi mereka ni akan ambil sampan yang baik. Kalau tengok ada bocor, tak ambil. Itu sebab hikmah aku bocorkan. Jadi Nabi hamba Allah Khadir ni nampak di masa hadapan. نعم. المكاشفة الثانية الغلام لما نظر إلى الغلام هذا وجدوا أنه لو كبر هذا سيكون كافر، وإذا كفر سيرغم أبوه وأمه على الكفر، فقتله بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Yang kedua, kasyaf yang kedua yang berlaku daripada hamba Allah Khadir ini, iaitu membunuh seorang budak. Sebab Allah dah singkatkan kepada dia, budak ni kalau besar akan jadi kafir. Apabila budak ni kafir, dia akan paksa kedua ibu bapanya masuk kafir juga, masuk dalam kekufuran juga. Jadi sebelum berlaku hal tersebut tu Allah singkapkan. Dengan izin Allah, Allah bagi izin untuk bunuh budak tersebut. Nabi Musa tanya, pelik, kenapa kau bunuh budak yang tak ada dosa, tanpa ada balasan, apa dia tak bunuh orang pun kau bunuh dia? Itu sebab yang disebut oleh Allah SWT daripada lidah hamba Allah Khadir. نعم. والمكاشفة الكنز تحت الجدار، الأرض عادية كذا، ينظر كذا يشوف الكنز تحت. والله شوف كيف، ايش من عين هذه؟ قال له اسمه ايش؟ جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قال لو جئت لاتخذت عليه اجرا. قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج رحمه من ربه، ذلك التاويل ما لم تستطع عليه صبرا. Yang kasyaf yang ketiga daripada hamba Allah Khadir ini, beliau cuba untuk membantu angkat dinding yang nak jatuh. Sebab di bawah dinding itu tertanam kans, ya, banyak harta-harta, ya, atau mewah yang tertanam di bawah dinding tersebut. Dia boleh nampak. Dia Allah singkat pada dia boleh nampak ada harta di bawah bumi itu. Ya, harta ni bagi 2 orang budak kecil yang sudah kematian orang tuanya. Jadi disimpan oleh Allah. Apabila dinding tu jatuh, kalau tak diselamatkan akan terbongkar harta orang akan ambil. Jadi dia tegakkan balik dinding. Jadi Nabi Musa pelik, kenapa engkau tegakkan dinding ini? Ya, padahal orang yang ketika kita minta nak masuk sebagai tamu, dia orang tak bagi pun. Tapi Nabi Khidir, hamba Allah Khidir tegakkan juga, bantu juga untuk tegakkan dinding, sebab ada harta di bawah yang dia nampak, orang lain tak nampak. Syekh, hadi 3 umur mukashafah lah. Jadi 3 perkara yang kita boleh tengok dengan jelas. Ini adalah kasyf. Sahih wala? Betul ataupun tidak? Kasyf. Sunnah Nabawiyyah al-Mutahharah في صحيح الإمام البخاري قال إن يكون من أمتي محدثون فمنهم عمر. محدثون من قبل الله بمعنى مكاشفون، يخبرهم الله سبحانه وتعالى بما يجري. محدثون فمنهم عمر. Jadi yang ketiga, bukti ketiga daripada hadis sahih Bukhari. Ya, kalau Nabi SAW bersabda, kalaulah daripada kalangan umat ini ada yang bersifat muhaddathun, maka dia adalah Umar. Muhaddathun ni maksud dia apa? Adalah orang yang
diberi berita oleh Allah Ta'ala. Diberi singkapan Allah Ta'ala, boleh nampak perkara ataupun tahu perkara yang belum berlaku, yang akan berlaku. Siapa dia? Nabi kata dia adalah Sayyidina Umar kalau ada di kalangan umat ini. ولهذا كاشف على سيدنا سارية بن حسن. ساري بن حسن في الأردن وسيدنا عمر في المدينة. كاشف وهو يوم الجمعة يرى الحرب، والصحابة نايمين تحت الجبل والكفار طلعوا من فوق الجبل يريدون أن يهجموا على المسلمين. سيدنا عمر يكاشف في المدينة، ينظر فيرى الكفار فوق والمسلمين تحت نايمين غافلين، فصاح من فوق المنبر يا سارية الجبل 3 مرات، تيجا كالي يا سارية. الصحابة تحت في الخطبة ايش مع الأمير المؤمنين عمر يخاطب سارية في الأردن على مسيرة 3 أشهر، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم عاد خطبة، خطب الخطبة، خرج صلى بعد الصلاة، يا أمير المؤمنين مالك تسيب صوتك كله؟ قال إن جاء سارية فأخبروه فإن معه نبأ عظيم. سيدنا سارية هناك نايم، من قوة صوت عمر انتبه من النوم فإذا بصوت عمر فنظر إلى الجبل فإذا بالكفار فوق، فنبه الصحابة فأحاطوا بالجبل وقتلوا الكفار، فكتب الله نصر المسلمين ببركة عمر. Jadi bukti yang seterusnya Sayyidina Umar berlaku sendiri pada Sayyidina Umar. Ketika hari Jumaat, Sayyidina Umar tengah berkhutbah, rancak berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba Sayyidina Umar angkat suara dan menjerit macam panggil orang. Memang panggil orang. Orang tu duduk kat mana? Ya, di Jordan. Tentera muslimin di bawah bukit. Tentera kufar naik atas bukit untuk nak membunuh tentera muslimin di bawah. Sayyidina Umar ketika khutbah dia tengok tu macam TV, tengok macam TV. Oh, ada tentera kafir naik ke atas, lepas tu tentera muslim duduk kat bawah. Antara tentera muslim tu nama Sariyah. Jadi tu Sayyidina Umar menjerit angkat suara, wahai Sariyah, ya perhatikan bukit. Wahai Sariyah, perhatikan bukit. Wahai Sariyah, perhatikan bukit. 3 kali. Orang muslimin tu tengah tidur bawah tu, tengah duduk relax, tengah berehat. Orang kafir dah naik dah atas bukit, nak orang kata apa, serang orang Islam di bawah. Tiba-tiba Sariyah ni terdengar suara Sayyidina Umar, terus terjaga. Sayyidina Umar menjerit macam tu, tiba-tiba di pertengahan khutbah, sahabat terkejut. Ni kenapa ni tiba-tiba ni menjerit? Ya, panggil orang. Yang mana Jordan dengan Madinah ketika itu ya dalam perjalanan 3 bulan. Tapi Sayyidina boleh nampak macam TV depan dia, dan suara Sayyidina Umar sampai 3 bulan perjalanan boleh sampai kat Jordan. Orang Jordan boleh dengar. Tentera. Jadi Sariyah pun terjaga daripada tidur, maka buat persiapan, maka musuh yang nak attack mereka itu terkalah dengan sebab berkat Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan sebab apa? Sifat ada kasyf. Allah buka kepada Sayyidina Umar. Naam. ومن مكاشفات سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان. Cerita Sayyidina Uthman bin Affan pula. نعم في أيام خلافته. Pada hari beliau menjadi kerajaan beliau. كان يخطب الجمعة. Ketika khutbah Jumaat. كذلك مثل سيدنا عمر في أيام. Seperti Sayyidina Umar juga. نعم فجاء واحد متأخر في زمن سيدنا عثمان متأخر، وسيدنا عثمان قد يخطب آخر خطبة، فنظر إليه قال يأتي أحدكم متأخرا إلى الجمعة في آخر خطبة وعليه آثار الزنا، وعليه آثار في عينيه، وفي عينيه آثار الزنا. إذا هذا الرجل مر في شارع وجد امرأة مكشوفة الوجه جميلة يتأملها يستحسنها، وجاء إلى الجمعة وهو مستحسن. هذا سيدنا عثمان نظر إليه رأى آثار الزنا فيه، قال يأتي أحدكم متأخر إلى الجمعة وعاد عليه آثار الزنا، ما يتوب إلى الله. فصاح ذلك قال استغفر الله تبت إلى الله يا أيها المؤمنين تبت إلى الله فجلس. Kisah Sayyidina Uthman, ya, kasyaf Sayyidina Uthman juga. Ketika khutbah Jumaat, di akhir-akhir khutbah datang orang, seorang lewat datang untuk menghadiri Jumaat, tapi dia lewat sikit. Apabila dia datang lewat, Sayyidina Uthman terus bersuara di atas mimbar tu berkhutbah. Dia kata, datang salah seorang daripada kalian dah lewat, lepas tu ada kesan-kesan zina, iaitu di mata dia. Jadi suara ni didengari oleh sahabat yang baru datang akhir sekali, orang-orang yang baru datang. Jadi dia terkejut, terus dia angkat suara, aku bertaubat wahai Uthman, aku bertaubat. Jadi Sayyidina Uthman boleh nampak. Sebab apa?
Ketika dalam perjalanan, dia dah datang lewat. Dalam perjalanan tu dia nampak ada seorang perempuan yang tak pakai purdah lah, tak nampak muka. Jadi cantik. Dia orang kata perasa cantik, perasa syok tengok perempuan tu. Sebelum sampai ke masjid, dia sampai ke masjid, saya Osman tegur. Ya, ada athar zina, kesan-kesan zina. Zina mata adalah pandangan dengan syahwat. Jadi dia terus angkat suara, dia kata aku bertaubat, aku bertaubat. نعم والأدلة كثيرة والوقت قد ضاق. Dan banyak lagi dalil tentang kasyuf ni sangat. نعم قال وعليك رحمة الله بصيام شهر رمضان وقد مضى الحمد لله الله يتقبل. Itu juga tanggungjawab kita puasa bulan Ramadan dan alhamdulillah berlalu, semoga Allah menerima puasa kita. وبكثرة الصيام بعد الواجب منه صيام ست من أراد أن يصوم ست لم يصوم ست فليدرك إن شاء الله قبل انتهاء شوال. Begitu juga dituntut puasa 6, dan barang siapa yang belum habis lagi puasa 6 masih ada berbaki Syawal, puasa terus. لأنه قالوا أتبعه ست من شوال سواء كان بعده مباشرة أو في وسط أو في آخر. فمن أوقع الصيام من شوال في شهر شوال فهو داخل في الحديث وقد أتبعه ست من شوال يعني داخل هذا الشهر. Jadi kalau siapa puasa 6 sama ada lepas raya terus ataupun pertengahan Syawal ataupun akhir Syawal, dia termasuk dalam janji baik daripada hadis macam puasa setahun. نعم قال ولا تترك صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. 3 puasa, hari Arafah, hari Ashura, 10 Muharram, hari Tasu'a, 9 Muharram. Jangan tinggal. وفضائلها معروفة لا نطيل بها. Dan begitu juga fadilat dan kurniaan Allah pada puasa ni terlampau banyak. وثلاث أيام من كل شهر يعني الأيام البيض والأيام السود. 3 hari setiap bulan. 3 hari hari putih, 3 hari hitam setiap bulan. نعم قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. قال وما وحر الصدر قال غشه وغله. Puasa 3 hari setiap bulan itu boleh menghilangkan wahras sadri. Apa maksud wahras sadri? Gangguan yang ada di dalam hati. Gangguan yang ada dalam hati, rasa sempit, rasa terganggu, semua tu akan hilang dengan puasa 3 hari setiap bulan. ومعنى الغش والغل يعني الحقد والحسد والعجب والكبر أمراض القلب هذه يبعدها صيام 3 أيام كل شهر. Apa maksud gangguan hati? Iaitu sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati. Daripada rasa benci, rasa hikid, rasa macam-macam perasaan yang dosa, sifat-sifat hati mazmumah itu akan terhilang dengan sebab 3 hari puasa setiap bulan. وليواظب الإنسان على الصيام ويحافظ عليه من محبطات الأعمال. Dan tanggungjawab kita juga apabila kita dah beramal, kita jaga amal kita daripada terhapus dengan perkara-perkara yang boleh menghapuskan amalan kita. وواظب على صلاة التراويح. Itu juga solat tarawih. مدة شهر رمضان. Itu sepanjang bulan Ramadan. صليت كم مرة 20 ولا 8؟ Kat sini Habib tanya solat berapa? 20 ke 8 ataupun 12 ke apa? 20 ولا 8؟ 20. 20. بعضكم لا صلى 8. Setengah je solat 8 rakaat. بعضكم صلى. نعم صحيح. لكن بعضهم صلى 8. نعم. اسمه لا صلاة الثمان هذه بدعة. صلاة الثمان هذه بدعة ما فعلها الصحابة، لكن بعض الناس يسمع هذا الكلام ولكنه يصر. Jadi sembahyang 8 rakaat ni sebenarnya bid'ah boleh. Sebab apa? Sebab sahabat tak pernah buat sembahyang 8. Sahabat tak pernah buat. Tapi setengah orang dia dengar 8 ni lah yang betul ni. Nah. Ya akhi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah, yang penting kita buat. Alhamdulillah. Nah. Masyaallah. هل عندي سؤال؟ Ada soalan daripada hadirin? ناخذ 10 دقائق من الكتاب الثاني. Tadi disebutkan ada ziarah kubur yang afdal ataupun dianjurkan setiap minggu sekali ataupun sekali hari Jumat. Tapi macam saya, orang tua di Indonesia, jadi bagaimana? يعني هو يسأل زيارة القبور الأحسن أن تجعل مرة في أسبوع، يعني في الشهر جعله مرات، حتى في الأسبوع على الأقل مرة. بس والده في إندونيسيا كيف يفعل؟ لا بس يجلس بعد الجمعة يقرأ شيء من القرآن ويحب الثواب ويستحضر أنه الآن أمام القبر حق والده، يستحضر يغمض عينه هكذا كأنه الآن أمام المقبرة، يقرأ القرآن والقبر حق والده أمامه. هذا إن شاء الله تكون مكان زيارة. يعني يهدي ثواب إلى أبيه. Jadi antara cara kalau kita hidup di satu tempat dan mayat kita di tempat yang jauh, jadi memang jarang kita akan ziarah. Lagi-lagi tempat yang perlu pada naik kapal terbang, naik kapal. Jadi macam mana kita nak mengamalkan, nak ziarah kubur mayat setiap minggu ataupun setiap bulan? Takut kita jafak putus silaturahim. Jadi cara dia,
dengan kita setiap hari Jumaat, ya, pilih waktu kita duduk seorang-seorang dan kita baca Quran. Dan dalam keadaan kita baca Quran tu, kita boleh saja, harus, ya, kita membayangkan depan kita ni ada kubur mak ayah dan kita hadiahkan pahala bacaan tu kepada mereka. Itu antara cara, ya, kita ni dikira menziarahi mereka dan tidak putus silaturahim walaupun jauh. إنما نبهتكم على هذا لأنني كنت في دمنسارة، دخلنا في جنازة ودفنا ميت. ترجم. Habib cerita tentang kisah ni, soalan ni, ya, sebab Sayyidil Habib ada di Damansarah. Jadi ada suatu kematian, Sayyidil Habib ziarah lah kematian tu, masuk dalam makam kuburan. نعم. وبعدين أردنا أن نزور بعض الأموات ممن تقدم وفاتهم. Jadi Sayyidil Habib nak ziarah beberapa orang yang mati dan yang dah lama dah. Saja beliau nak ziarah. فسألنا بعض أقاربهم. Maka Habib tanyalah sebahagian daripada kaum kerabat mereka ni. ما هو داري القبر فين؟ لا يعرف القبر فين. أظن هذا إلى أن جينا عليه. لو إنه يزوره دائما ما بيتشكك. كونه يتشكك لأن هذا علامة إنه ما يزوره أصلا. Jadi kubur yang Habib nak ziarah ni kira orang yang ternama juga, orang yang besar juga. Tapi Habib tanya penduduk kampung tu tentang orang tu. Penduduk kampung tu tak tahu. Padahal kat situ je. Jadi tak tahu, tengah tercari sehingga Habib sendiri yang jumpa. Jadi itu petanda apa? Petanda orang tu tak pernah ziarah. Walaupun kadang orang tu orang soleh patut ziarah sehingga tahu. والأشنع من هذا أن يكون صاحب القبر هذا الأب والذي لا يعرف القبر الابن. Jadi yang paling teruk itu nasib baik yang tuan kubur tu orang soleh, yang lain tak ziarah. Tak ziarah orang soleh dipanggil. Tapi yang paling teruk, takut tuan kubur tu anak ataupun bapa. Jadi anak tak pernah ziarah kubur sehingga tak tahu kubur bapa dia. Itu masalah, lagi masalah. ربما المول في كل أسبوع يعرف أكثر من والده من قبر والده. المول ما شاء الله قد حفظ وجهه نفس المول. هذا جدران حفظت وجه هذا الشخص من كثرة المجيء والتسكع في المولات. وأبوه مسكين محتاج له إلى سن القرآن والثواب والزيارة والسلام يهجر. Jadi mungkin mall, ya, tempat kita beli barang, tempat kita enjoy, itu lebih kita kenal, ya. Apa-apa tempat kedai makan ke, kedai jual beli, tempat penjalan-jalan, kita lebih kenal daripada kubur pak kita ataupun kubur orang soleh. Bukan macam tu, mall tu sendiri dah kenal kita dah. Dia hafal muka ni, muka si bulan ni asyik datang sini katanya. لا ننظر إلى المقبرة حواليها سيارات ما في أحد أبدا. Jadi kalau kita tengok تحت مول تحس المكان كله فل سيارات. لا إله إلا هذا مسلمين. Jadi kalau kita tengok di makam perkuburan, memang kita tak akan nampak di sekelilingnya banyak kereta yang parking, menunjukkan orang ramai yang ziarah. Yang kita tengoknya banyak kita parking di mall-mall lah, tempat-tempat jalan, tempat seronok. Tu banyak kita parking. Tu terbalik kan sebenarnya. نعم. قال الفصل الأول ننتقل إن شاء الله إلى كتاب المنهج السوي. منهج السوي. نعم. قال الفصل الأول في مدح العلم وذم الجهل. قال اعلم أن العلم أي تعلمه وتعليمه أرفع وأفضل من سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. Sesungguhnya ilmu, belajar dan mengajarnya itu dikira amalan yang terbaik, yang amalan yang paling baik daripada amalan-amalan yang kita tahu. نعم. وقد جاءت آيات كثيرة في فضل العلم والعلماء. Ayat Quran banyak membincangkan, menunjukkan tentang fadilat ahli ilmu dan fadilat mengajar ilmu. لو لم يأتي إلا أن الله سبحانه وتعالى قرن أهل العلم به وبملائكته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Cukup menunjukkan mulianya ahli ilmu. Allah seiringkan sebutan ahli ilmu dengan para malaikat di dalam satu ayat, dalam ayat yang beliau bacakan tadi. Itu cukup satu kemuliaan kepada ahli-ahli ilmu. 77. نعم. نعم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فرفع المؤمنين ثم رفع أهل العلم منهم درجات. Jadi Allah mengangkat darjat orang beriman, tapi Allah mengangkat darjat orang beriman yang berilmu itu lebih lagi. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. Sehingga Allah letakkan persoalan, Allah lebih tahu, iaitu adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Memang tak sama di dunia dan di akhirat. نعم. وهذه الفضائل كلها للعلماء ليس لكل عالم ولكن للعالم العامل بعلمه. أما العالم غير العامل بعلمه ما ينفع علمه. Fadilat yang Allah sebut dalam Quran tentang ahli ilmu ni lebih mulia daripada orang lain, walaupun yang lain yang beriman mereka lebih mulia. Itu hanya mereka ulama-ulama yang beramal dengan ilmu sahaja.
Bukan orang alim yang tak beramal, yang beramal. Fadilat kena pada mereka. نعم ولهذا فسر ابن عباس والذين أوتوا العلم درجات قال 700 درجة بين المؤمنين العاديين والعلماء 700 درجة بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام. Jadi Sayyidina Abdullah mentafsirkan ayat ini, Allah angkat darjat orang beriman dan darjat orang yang berilmu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi itu berapa? Kata 700 نعم 700 درجة. 700 darjat. Jadi orang beriman yang berilmu darjatnya lebih tinggi daripada orang iman yang biasa ni, 700 darjat. Setiap darjat 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan setiap darjat. والله صبت لي هذا. بس هذا. طيب. نعم ورتب هذا بجد. وين هذا الصابر؟ لا ببتري. بيتري خلاص. اوكي. خلاص قريب بس ما كله. اي boleh. Bateri habis. Cuba datang orang. Datang orang bateri. Bateri kat belakang. نعم. حتى حقنا ظهر لك. حتى حقنا ها اسمع. Jadi suara boleh dengar suara? Boleh. Jadi macam tu tingkatan darjat orang yang berilmu lebih daripada orang beriman yang tidak berilmu 700 darjat. Dan setiap darjat tu kalau kita nak pergi 1 ke 2, 2 ke 3 ini. Itu perjalanan 500 tahun. Bateri ini bagus. ليس هذا bateri harus sama. Bismillah. Baik. Baik. Ahsant. Jazakumullah khair. Terima kasih. نعم. ثم قال سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رحمه الله الجهل أصل كل شر. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya, bahawasanya sifat jahal, sifat yang tak tahu yang ada pada manusia itu asal dan punca segala kejahatan. ومنشأ كل ضلال. Dan tempat lahirnya, asal lahirnya setiap kesesatan. نعم. ولهذا يحكون عن اثنين ممن سبق ممن تقدم أحدهما ذهب يطلب العلم والآخر ذهب للعبادة في بعض المغارات في الجبال. Diceritakan di zaman dulu ada dua orang, ya, yang berdekatan. Salah seorang musafir untuk pergi mengaji menuntut ilmu dan salah seorang lagi musafir untuk buat ibadah di salah satu gua. نعم. فأما صاحب العبادة هذا فمكث 4 سنوات يعبد الله سبحانه وتعالى في الجبل. Orang yang musafir pergi beribadah dalam gua tu, dia duduk dalam gua tu 4 tahun untuk beribadah. نعم. وأما الثاني فذهب للعلم يتعلم 4 سنوات. Yang kedua pergi menuntut ilmu 4 tahun juga menuntut ilmu. فلما انتهى من حق الدراسة قال أريد أن أزور أخي. Dah habis menuntut ilmu, masa menuntut ilmu, maka dia berniat, berazam untuk menziarahi saudaranya yang beribadah. نعم. فسأل عنه فقيل إنه في الجبل الفلاني في المغارة الفلانية يعبد الله. Dia tanya tentang saudaranya, maka orang cakap dia ada kat satu gua tu beribadah. نعم. فلما أقبل وصعد إلى الجبل فلما أقبل على الباب حق الغار فإذا برائحة كريهة، رائحة غير حسنة. Jadi apabila dia pergi untuk nak berjumpa saudara dia yang beribadah itu, apabila dia dekat saja dengan pintu gua, dia bau busuk, bau yang tak menyamankan. نعم. وإذا ببقرة موجودة عند الباب فدخل. Tapi dia tengoklah sebelum dia masuk gua tu, dia tengok memang ada seekor lembu kat tepi pintu gua tu. نعم. فإذا بأخي قايم يصلي ومربوط في عنقه فار قد مات وتغير له 2 أو 3 أيام. Jusah. Dan dia masuk gua, ya, lagi dia pelik sebab dia tengok kat saudara dia yang sedang beribadah tu,
kat tengkok. Dia tengok saudara dia sedang solat. Tapi kat tengkok dia tu terikatnya tikus yang dah mati 2-3 hari. فتعجب ايش هذا يصلي بالفار النجاسة هذه. Jadi dia berasa pelik lah. Ya, kenapa dia sembahyang dalam keadaan dia bau najis. فلما سلم أخوه Maka selepas mana saudara dia bagi salam daripada sembahyang, فسأله عن صحته وهكذا ثم سأله قالوا لما أنت تربط هذا الفار هذه نجاسة. jadi dia mula bersembang, mula tanya tentang kesihatan, macam mana ibadah apa semula. Sekali dia tanya, sebab apa kau sembahyang kau sangkut tikus mati kat ni? Kat tengkok. فقال هذه نجاسة. قال نعم هذه نجاسة ما صح الصلاة بها. Saudara dia tanya balik, itu najis ke tikus dah mati 2-3 hari? Dia tanya balik, tak tahu. Kalau najis tak sah salat, dia kata. نعم فقال إني لا أعرف لأن قبل يومين قد مر هذا الفار فشغلني عن صلاتي فضربته حتى مات ثم تبت إلى الله قلت قد قتلت نفس سيحاسبني الله عليها. فالآن عقابا لنفسي هذه أربط هذا الفار في أثناء الصلاة حتى يذهب حب اللحم هذا كله. Jadi apa cerita daripada tikus ni? Sebab dia kata, aku tak tahu sebab aku buat macam ni. 2 hari lepas tikus ni duk kacau aku sembahyang lalu depan aku. Jadi aku geram. Apabila geram aku bunuh dia. Jadi lepas aku bunuh aku berasa insaf sebab aku bunuh zat yang ada roh. Jadi untuk iqab sebagai balasan atas aku ambil tikus ni aku sangkut kat tengkok sampai dia kering kontang. Sampai dia kering nampak tulang baru aku buang balik. Jadi dia sangkut tikus tu tak buang-buang. Dia semayang tikus tu ada. Tu dia punya tanggapan dia. Nak tebus balik dosa bunuh. شفت الجهل كيف؟ Jadi kita boleh tengok macam mana sifat jahil tu membawa seseorang kepada كل kecelakaan. شر ومنشأ كل غلط. Asal setiap keburukan dan kesesatan. نعم وبعد ذلك قال ما فائدة البقرة هذه؟ قال أنا آكل حقها اللبن هذا اللبن حقها أشرب اللبن حقها طعام. Lepas tu yang lembu tu ada kat pintu gua tu buat apa dia? Buat busuk. Kata tak, itu lembu tu aku minum susu dia. فقال لما لا تتزوج تأتي بامرأة تطبخ لك وتنظف ثوبك. قال لا أحتاج المرأة وعندي هذه البقرة. ما شاء الله تبارك الله. نعم Jadi هذا lembu, جهل. jadi lembu tu aku buat makanan. Aku kalau nak makan nak apa, aku minum susu. Cukup dah. Lepas tu aku terus ibadat. Jadi maksud makanan dia perlu pada makanan. Maka orang yang menuntut ilmu dia kata kat dia lah, asal tak kahwin. Kalau kahwin, ya zaujah bolehlah masakkan, bawa makanan apa semua, ya. Orang kata bolehlah hidup sama mesra. Kata alah aku tak payah kepada perempuan. Lembu ni dah cukup untuk aku katanya. Lembu ni dah cukup untuk aku. Nak memuaskan nafsu apa cukup lembu ni. Sudah. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. Itu sebab datang dalam riwayat hadis sesungguhnya dunia ini dilaknat, itu sangat jauh daripada Allah Ta'ala, dan dilaknat isi-isinya melainkan apa yang ada di dalamnya disebut sebagai zikrullah, ingat kepada Allah, dan orang yang berilmu ataupun orang yang sedang belajar ilmu. Itu tidak jauh. Tidak. أدركنا الوقت باقي 10 دقائق من عنده سؤال فليتفضل. Jadi baki lebih kurang 10 minit. Kalau ada soalan boleh kemukakan insya-Allah. عنده سؤال. مرت معنا مسألة المعابد وبناء المعابد. أحيانا قد يأتيك بعض هذول الذين يأتون عندهم الأوراق يقول لك نريد صدقة عندنا بناء معبد ولا معهد. حرام، لا يجوز. لا يجوز أن تعطيه وأنت مسلم من مالك لبناء تلك المعابد. المعابد الكفرية صنمية وثنية. Satu faedah teguran daripada Sayyidil Habib. Ya, kalau ada orang datang kepada kita orang Islam, jadi ada orang datang kepada kita minta bantuan untuk banner gereja ataupun banner tempat-tempat ibadah yang memuatkan Islam ni, kita tak boleh bagi bantuan. Tak boleh, langsung tak boleh. Itu hukumnya haram, jangan bagi sedekah. وبعضهم أذكياء من هؤلاء من الهنادكة من البوذيين أذكياء. لا يأتي يقول لك أنا ابني معبد، يقول لك أنا عندي أيتام وأرامل، يصور صور أيتام وأرامل. أنت تعطي الأيتام والأرامل ثم يجمعون هذا المال فيبنون بالمعبد. Jadi ada daripada kalangan mereka yang cerdik lagi, dia tak jelaskan kepada kita nak bina gereja, tapi mereka jelaskan kepada kita ni ada anak yatim ramai, kita ada orang yang keperluan, semua di bawah tanggungan kita. Jadi kita nak minta bantuan lah supaya mereka ni dapat makanan apa semua. Padahal bila mereka dapat benda tu, mereka tak sampaikan wang tu kepada anak-anak yatim,
ataupun memang semua tu tipu belaka. Mereka ambil tu dan mereka bina gereja. Jadi kita kena peka dah dalam nak bersedekah, jangan terlampau pemurah sangat. فليحذر الإنسان إن شاء الله. تفضل. Berkenaan dengan gereja tadi tu, kalau orang Islam yang dapat kontrak membuat gereja atau membangun kuil, boleh tak? يعني هل يجوز للمسلم أن يبني يعني المعبد لهم للكفار؟ يعني يكون عامل. هو يكون عامل، يكون عامل، نعم. يبني يعني صراحة يقينا هكذا سوف يعبدون. إذا كان هذا العمل منفرد ومستقل لا يتبع الحاكم بأمر الحاكم فالأول أن يجتنبه، حرام عليه، لأنه يفضل دنيا على دينه. وأما إذا كان هذا الأمر بأمر الحاكم، يأتي الحاكم ابني، فهنا ينظر إن كانت هناك فتنة يحدث فتنة بامتناع بينه وبين الحاكم فلا بأس، يحمل الإثم الحاكم الذي أمر هذا، خاصة ولي الأمر. وأما إذا كان لا ما يحدث فتنة، إذا مثلا قال لا سيذهب ويأتي بواحد آخر. Jadi kalau فليمتنع. kita ni kalau ada kontrak atau kita ni buat menjadi orang kata pembina gereja, memang diperintah lah kan. Jadi kalau kita berseorangan, kita bersendirian, kita ada pilihan, kita tak boleh bina gereja sebab itu satu dosa. Tapi kalau kita ni diperintah oleh pihak atasan, memang dikuasai, kita ni sebagai pekerja umum sahaja, bila diperintah untuk membina ni secara paksa lah, kita tengok kalau kita mengelak ada fitnah lebih besar tak? Kalau ada fitnah di antara kita dengan yang orang yang menyuruh tu, maka buat saja, boleh buat. Dosa dia tanggung. Dosa yang perintah tanggung. Sebab kita nak lagi takut fitnah, takut dia orang buat macam-macam. Jadi kita buat, dosa dia tanggung. Tapi kalau boleh lari, seeloknya kita lari. Lakin al-fulus kalau macam orang nak ambil kontrak buat gereja, buat gereja. Betul. نعم. الفلوس هل هي حرام ولا حلال؟ يقين حرام. يقين حرام يأخذها ويضعها في سبل المسلمين العامة كما إصلاح طرق ولا مستشفى ولا بناء شيء. Sebagai panduan kepada kita, kalau ada yang memang kena kerja macam tu, jadi duit yang dia dapat tu dia jangan makan. Jangan makan. Dia bagi kat mana? Dia bagi masalihil ammah. Dia bagi buat tandas awam ke, buat jalan ke, buat mana-mana yang orang Islam ramai boleh guna. Dia sendiri jangan, sendiri untuk persendirian peribadi. Bagi anak bini kita tak payah. إذا حرم النبي مهر البغي، مهر البغي، يعني تروح تزني بفرجها وبعدين تعطي المال لغيرها، هذا حرام من باب أولى. هذا الأوثان كفر وشرك. Kalau Nabi dah haramkan duit yang orang perempuan dapat daripada zina, orang lelaki berzina dengan perempuan tu dapat duit, duit itu haram, dipanggil mal baghi, haram, tak boleh buat makan, tak boleh buat apa. Itu orang Islam dengan orang Islam, bukan ibadat, bukan syirik apa dia. Ini apa dah lagi syirik, ibadah daripada Allah, kita nak bantu, itu memang jelas haram duit tu. Dia tak boleh makan. بتبني مسجد بحق البناء، بحق بتابت إلى الله بعد ما فعلت الزنا زنا زنا زنا، هذا يدخل في حق الرصيد. أنا قلت تبت إلى الله، أين نسوي؟ ببني مسجد لله. إيش من مسجد هذا؟ بيبتنى بهذا المال، هذا مال كله حرام. ولكن لا تضيعونه الآن ما دام موجود في مصالح عامة. قال العلماء إيش مصالح عامة؟ مثلا في الإسفلت، وضعه في إسفلت، أو مثلا بناء مثلا دار أيتام ما حد مثلا جدران لا طعام ولا شراب، جدران لإيواء الأيتام والأرامل. أو مثلا كذلك بعض النساء البغايا إنما يبغين لأنه ما في أحد يعولهن، فتبني بيت لإيواء هؤلاء النساء. هذا يصرف مثل هذه المصالح العامة. Cara untuk kita nak keluar daripada dosa tu, apabila kita dah buat dosa yang mengundang harta banyak masuk, jadi dalam milik kita ni banyak harta haram, jadi kita dah bertaubat. Jadi cara dia bukan kita buang duit tu kat laut atau kita bakar, bukan. Jadi ada lebih baik, iaitu cara dia, duit-duit ni kita orang kata bagi di tempat-tempat yang umum orang Islam boleh guna. Contoh macam apa ni, tar, untuk buat tar, ataupun untuk bina rumah-rumah anak yatim yang bukan makanan, pembinaan sahaja, bina tandas. Itu buat macam tu, jangan pergi bakar duit tu. Itu cara bertaubat. نعم. ومثل هذا مال الربا، لو أحد يتعامل بالربا بعدين تاب يتعامل مع البنوك في الربا، حقه المال كثير زاد. أصل المال يعرف المال الزايد من الربا. قال لو تركته بيأخذه البنك وبيتعامل مع الكفار. لا، خذه من البنك هذا واصرفه في المصالح العامة التي ذكرناها. Begitu juga yang apa bermuamalah. أو شراء جهاز مثلا المستشفى للعلاج يجوز ذلك. Yang bermuamalah dengan setengah-setengah bank yang ada riba secara jelas. Jadi kalau dia tak ambil riba tu, takut bank tu pakai duit tu buat riba lain lagi. Jadi kalau kita dah terkena dalam muamalah tu, ambil je lebihan riba tu, bukan untuk guna kita.
Duit kita ambil. Yang lebih riba tu kita ambil, kita buat masalih al-ammah. Contoh macam tadi. Ataupun tambah contoh lain, kita boleh beli alat-alat yang nak rawat orang sakit kat hospital. Jadi alat-alat tu boleh diguna untuk orang ramai. Jadi beli alat-alat tu. Pergilah ke hospital sedekah. Ya, yang bukan makanan, bukan apa. Kita guna untuk masalih al-ammah. أو مثلا مكان في يفيض الماء للسيل يحتاجون إلى سد وإصلاح كذلك. Ataupun tempat-tempat banjir yang perlu kita beri bantuan supaya sekat banjir. Kita bagi duit-duit yang macam ni. هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة. Ni contoh. تسأل العلماء سيجيبونك إن شاء الله عن بعض الأمثلة الموجودة عندك في بلادك. Di setengah contoh yang ada di tempat kita yang lebih bersesuaian, kita tanyalah orang tempat tu dan kita buat sedekah. Apa ni untuk membantu perkara tersebut. يا أخي بسر يا أسرار الفاتحة. نعم يقدمنا عليك يا رب. رتب الفاتحة مرة ثانية. معذرة هذا خطأ من سابق لساني لأن متعود أنا في مجالسي أنا توصل أول الفاتحة. آمين. رب العالمين. تقبل الله منا منكم إن شاء الله. ما شاء الله الحمد لله.